Waalaikumsalam doktor. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sementara menunggu rakan-rakan yang lain, mungkin ada pertanyaan ke apa, anda boleh kemukakan. InsyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, mungkin akan dimaklumkan nantilah. Okay. Dah siap dah untuk pergi ke sekolah. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. semua buat surat apa ni, surat penempatan, surat makluman apa semua dah dapat Dapat, Belum dapat. Tak dapat lagi, dah bayar dah. Belum dah isi dapat. Permit tu dah bayar permit lah, belum dapat permit tak apalah, permit tu akan datang lah. Yang penting yang belum dapat tu apa? Surat penempatan. Surat penempatan tu bukan awak kena download daripada ni sistem Google Drive kan? Dalam tu tak ada lagi. Dalam tu tak ada lagi. Mungkin tengah type lagi. Sekolah tu okey tu. Stephen, Ya. mungkin yang surat penempatan tu nanti Pulami akan share lah pada yang dah bayar, yang mana yang dah apa, yang dah upload receipt pada Google Form yang Pulami bagi tu. Mungkin esok ke nanti saya remind pada Pulami. Tu mana yang dah bayar tu. Puan Zuraidah dah maklumkan tu. Yang dah bayar nanti Pulami akan sharekan nanti. Okey. Okey, daripada 430 lebih kita ada untuk 433 kan. Okey, lain-lain yang tu tak apalah, dalam surat tu secara asasnya nama-nama anda telah dipanjangkan ke tempat-tempat yang anda mohon lah. Okey, mungkin dalam proses yang dah bayar tu tak masalah lah. Yang belum bayar atau baru-baru bayar mungkin dalam proses dalam sehari dua hari ni akan di. It's 9 o'clock. Okey. Okey, lain-lain tak ada kan? Lain semua okey, permit okey, semua okey kan? InsyaAllah lah kan, permit kalau dah mohon tu okey lah. Tak ada yang tak boleh pun. Okeylah, hari ni okey, saya mengambil masa anda untuk seringkas secepat yang mungkin tentang
taklimat latihan mengajar yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran lah. Okay, dari segi pentadbiran tu saya rasa anda telah diberi taklimat oleh pihak Pulami. Okay? Jadi saya akan lebih kepada dari segi penyediaan pengajaran dan penyeliaan pengajaran saja. Okay? Okay, dah pukul 9 1 minit, mungkin kita tunggu 1-2 minit lagi. Sampai mencecah 200 lebih kita jalan lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, yang pertama sekali saya mohon maaf lah kerana mengganggu masa anda pada malam ni untuk memberi taklimat latihan mengajar bagi diploma pasca siswazah mood cuti sekolah kohort ketiga. Okay. Jadi oleh kerana anda akan bermula pada 11 pada minggu depan 10 dan 10 atau 11 bulan Mei. Jadi sebelum anda pergi saya akan maklumkan taklimat persediaan ataupun apa-apa yang perlu untuk sepanjang anda menjalani latihan mengajar. Okay? Dan terlebih dahulu mungkin dalam ni ada Puan Zuraidah, pegawai pesisir daripada Fakulti Pembangunan Manusia, mungkin yang anda selalu berhubung dan sebagainya, Puan Zuraidah. Okay? Dan mungkin ada PDA atau KJ dalam ni lah. Okay. Jadi secepat mungkin, yang ni slide ni saja just sekadar untuk ni, lepas tu kita akan bincang tentang latihan mengajar persediaan lah. Okay. Ini dia punya tujuan dia, memenuhi berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Okay. Dan tempoh dia ialah KPR khusus KPR 4026, 6 jam kredit. Selama 12 minggu bermula 10 atau 11, 10 tu pada hari Ahad bagi negeri yang Ahad tu dia dah bekerja, dan 11 tu pada hari Isnin 26 hingga 13 atau 14 Ogos 26 kalau tak salah. So 12 minggu lah telah ditolak 2 minggu cuti sekolah. So maknanya bermula pada Isnin ni, Ahad atau Isnin, dan kita berakhir pada 13 atau 14 Ogos lah. 13 tu hari Khamis bagi negeri yang seperti Kelantan, Kedah, Terengganu. Okay. Yang hari bekerjanya Ahad, dan pada yang Isninnya akan habis pada 14 lah. Okey, mengajar ni di mana kategori anda? Mungkin ada kategori anda dalam ni yang sedang berkhidmat, mungkin akan mengajar di sekolah swasta ke, sekolah kerajaan ke, atau sekolah agama, institusi dan sebagainya. Jadi dua kategori itu. Jadi yang tak ada sekolah, jadi anda boleh memohon di mana-mana berdasarkan makna penempatan anda akan menjalani latihan mengajar berdasarkan kepada tempat yang anda pohon lah. Sama ada di sekolah kerajaan, sekolah swasta, atau di mana anda berkhidmat lah. Itu dia punya tempat yang mengajar lah. Ya saya. Ya saya. Ya. Okay. Tak apalah, kalau anda dah ada surat resmi tu, pakai surat je lah. Ikut surat tu. Ya, betul-betul. Ikut surat resmi tu. Kalau dah ada surat tu, memanglah pada saya perancangan tu kita nak macam Kedah tu akan mula Ahad, tapi anda dah dapat surat hari tu, so berdasarkan surat tu lah. So tarikh akhirnya, betul. Betul lah, ialah kalau habis tu Ahad, betul lah, okey lah tu. Maknanya hari bekerja tu Isnin, ujung minggunya hari Ahad tu. So dari segi itu maknanya ada surat, ikut surat lah.
Okey, so LM di sekolah KPM atau di sekolah agama ke sekolah mana-mana yang menggunakan silibus atau ada sukatan pelajaran atau ada kurikulumnya lah. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu maknanya di mana anda sewaktu anda menyertai mengajar, apa subjek yang anda perlu ambil, satu major atau minor pengkhususan. Sepanjang anda berada 2 semester, anda telah memilih atau menetapkan satu pengkhususan bidang yang dinamakan major untuk LM, dan anda juga diminta seboleh-bolehnya lah, sekurang-kurangnya you ada 2 paper lah, dua subjek. Okey. Makna major dan minor lah, pengkhususan 1 dan 2. Jadi maknanya pemberatan tu, kalau sebab tu anda ambil kaedah dan kursus ni digalakkan satu kursus dan satu lagi beri perhatian lah. Jadi waktu LM tu, kalau nak satu kursus tak ada masalah, boleh je. Tapi digalakkan 2 kursus lah supaya anda mendapat bimbingan, bantuan dan sebagainya sepanjang anda menyertai mengajar lah. Okey. Jadi maknanya yang major tu lebih, contoh 8 waktu untuk subjek major dan satu lagi 4 waktu untuk minor lah, lebih kurang 12 waktu cukup lah, 8-12 kan. Mana LM nanti antara 8 hingga 14 waktu. Jadi kalaulah anda ambil 8 waktu untuk subjek utama anda dan 4 waktu untuk minor lah. Okey. Jadi ini anda tentukan pilihan lah. Tetapi ada ketikanya kemungkinan akan berlaku lah. Waktu anda belajar di UPSI, anda buat pengkhususan contohnya sains ke mat ke ataupun ni, tapi bila anda sebab ada yang berkhidmat di bawah Jabatan Agama ataupun sekolah kafah dan sebagainya, dia tak ada subjek tu, jadi anda terpaksa mengajar subjek-subjek agama, jadi tak ada masalah. Yang penting sewaktu anda berada di sekolah tu, kaedah mengajar tu yang anda akan apply. Kita akan lihat kaedah mengajar dan perancangan berdasarkan pengajaran subjek yang anda ajar lah. Okey. Okey, so guru yang berkhidmat yang latihan mengajar, jadi bila dalam kategori ini, ada 2 kategori lah. Satu tadi saya kata pengkhususan, clear kan? Maknanya kalau nak buat satu boleh, digalakkan 2 lah supaya anda mendapat bimbingan, bantuan dan sebagainya. Satu bimbingan daripada pesyarah penyelia, yang kedua bimbingan daripada sekolah lah. Dan bila anda interview nanti, sekurangnya you ada 2 subjek yang dibimbing. Yang keduanya, kalau yang sedang berkhidmat, yang belum berkhidmat, anda menggunakan sekolah itu sebagai tempat latihan mengajar, dia ada kategori. Satu yang sedang berkhidmat di sekolah, iaitu bekerja sambil belajar. Yang satu lagi menggunakan sekolah itu untuk latihan mengajar. Itu 2 kategori. Jadi kalau yang anda yang menjadi latihan mengajar, yang menggunakan sekolah seperti KPM atau mana-mana pun menggunakan, maknanya masa anda lebih kurang 8 hingga 14 waktu saja. Okey. Jadi anda di situ anda bincang sekolah lah, mungkin dia boleh bagi 10 waktu ke 12 waktu cukup. Ataupun maksimum 14 lah. Itu waktu dia. Bagi yang berkhidmat di sekolah tu, yang berkhidmat maknanya dia bekerja. Dia bekerja tu dan masa yang sama dia menyertai mengajar, dia ada satu jadual penuh. Kalau sekolah KPM tu, kalau sekolah rendah, kalau 30 minit mungkin 29 waktu. Kalau 40 minit 21 waktu. Itu jadual penuh je. Maknanya anda terpaksa mengajar jadual penuh tu. Daripada jadual penuh tu, you keluarkan waktu untuk waktu LM saja. Mungkin ambil 12 waktu, 10 waktu, 12 waktu untuk LM saja. So maknanya you akan ada 2 jadual. Satu jadual penuh sepanjang pengajaran you, berdasarkan 30 waktu ke 22 waktu untuk itu. Daripada jadual tu you keluarkan jadual LM yang diberi untuk sekolah. Contohnya sekolah beri you 12 waktu. So 8-4. So jadikan satu jadual lain, jadual latihan mengajar. Itu maksud dia. Maknanya yang mengajar penuh tu hanya waktu waktu yang berkhidmat di sekolah itu. Jadi 8 hingga 12 waktu yang penuh itu you mengajar seperti biasa, buat format seperti sekolah, tetapi waktu 8 hingga 12 waktu yang untuk LM tu saja anda hanya buat untuk format UPSI saja. Jadi yang anda keluarkan 12 waktu untuk latihan mengajar tu sahaja yang anda perlu buat RPH pengajaran berdasarkan format UPSI. So mungkin you ambil contohnya, you ambil hari Isnin. Hari Isnin 4 waktu. Hari Selasa 4 waktu, Rabu 4 waktu. Mana Isnin, Selasa, Rabu. So cukuplah 12 waktu. Itu maksud dia satu jadual waktu untuk latihan mengajar UPSI. Ataupun Isnin 2 waktu, Selasa 2 waktu, Rabu maknanya 2 waktu anda susul lah. Itu maksud dia yang anda buat. Maknanya waktu untuk LM yang anda tetapkan,
anda mesti membuat RPH, pengajaran, perancangan dan sebagainya mengikut format UPSI. Waktu lain yang bukan yang digunakan LM, maknanya anda boleh buat ikut format sekolah lah. Ikut format sekolah dan sebagainya. Okay, so waktu tu clear kan? Okay. Bagi yang menumpang, halo, ya. Halo. Halo sir. Doktor, sorry nak menjelas sikit. Ya. Saya nak minta tanya, sebab Okey. saya sekarang sedang berkhidmat dalam SMJK. Okey. Sekolah tu dia bagi saya ajar mata pelajaran bahasa Cina dan juga sejarah. Tapi Okey. sejarah tu dia ada 8 waktu saja satu Okey, minggu. alright. So maksudnya dia cukup kan untuk 8 waktu untuk LM tu saja. 8 waktu tak cukup. 8 waktu dalam bahasa Cina berapa waktu? 4 waktu. Bahasa Cina tu dia ada 21 untuk 3 kelas. 21 waktu. Ya, sebab Okey. dia bagi saya jadual penuh. Okey. Tak boleh. Okey, sebelum ni you memang bekerja di situ ke atau you gunakan sekolah itu untuk LM? Saya memang sedang berkhidmat di sini. Okey, kalau you berkhidmat situ betul lah jadual penuh tu betul. Okey, maknanya you akan ikut situ tapi untuk LM you keluarkan hanya 12 waktu sahaja. Faham tak? Okey. Dulu, So, mungkin you ambil maksudnya sir, bahasa kalau Cina. macam ni, sorry sir, continue dulu, sorry. Macam mana? Pardon? Tak, sir, continue dulu. Okey, maknanya yang jadual penuh tu betul sebab you bekerja di situ. Okey, daripada jadual penuh tu you keluarkan 8 waktu bahasa Cina contohnya dan 4 waktu sejarah. So cukuplah 12 waktu. So 12 waktu itu sahaja jadual waktu latihan mengajar anda. Yang 12 waktu itulah anda kena buat ikut format UPSI. Okey, sekejap saya nak beri sekejap saya nak
Okey, sorry. Dah boleh. Tadi mic dia tak dibuka kan. Okey, apa ni, dua subjek maknanya satu kita namakan major atau minor. Maknanya kalau kita contohnya sekolah bagi 12 waktu. Maknanya 12 waktu tu kemungkinan ada sekolah yang mata pelajaran tu tak cukup. Okey, untuk keperluan dia. Jadi anda bolehlah ambil 8 waktu tu untuk subjek pertama dan 4 waktu tu untuk minor yang kedua. Itu maksud dia dua subjek. Okey. Kalau nak satu subjek cukup 8 waktu tak ada masalah. Okey. Boleh je. Cuma inilah peluang anda. Okey, supaya anda mendapat bimbingan daripada guru di sekolah dan pensyarah pembimbing dua subjek. Contohnya kalau penyelidikan pertama subjek 1 dan penyelidikan kedua subjek kedua. Jadi bila anda mengajar nanti dan sebagainya, anda telah didedahkan kepada dua mata pelajaran. Okey, itu dari segi subjek. Okey, dan ada juga yang buat bukan subjek anda buat di UPSI, tak ada masalah. Itu anda punya pengurusan sebab tempat anda bekerja itu tidak ada subjek itu. Contohnya anda bekerja di Jabatan Agama dan sebagainya. So teruskanlah latihan mengajar di situ. Tak ada masalah. Yang penting adalah kaedah mengajar anda dan berdasarkan perancangan pengajaran yang anda laksanakan. Okey. Itu. Dan tadi berdasarkan masa yang saya kata tadi, ada dua kategori. Satu, anda yang berkhidmat di sekolah itu, maknanya anda akan jadual penuh. Jadi kita tak boleh buang lah sebab anda bekerja dan dibayar gaji. Pada masa yang sama anda jalin latihan mengajar. So maknanya jadual penuh itu kalau 30 minit mungkin 28 waktu 29, kalau yang 40 minit mungkin 22 23 waktu. Itu jadual anda. Anda tetap kena mengajar. Daripada jadual itu, anda pilihlah 12 waktu, dua subjek tu untuk buat latihan mengajar. Itu maksud dia. 12 waktu. Okey. Ataupun 10-12 waktu yang sekolah beri untuk latihan mengajar. Bagi yang menggunakan sekolah KPM atau sekolah mana-mana latihan mengajar, masa anda hanya berdasarkan latihan mengajar saja. Iaitu mungkin 12 waktu saja untuk seminggu. Itu untuk seminggu. Okay. So maknanya anda boleh tentukan subjek itu berdasarkan pengkhususan yang anda buat di kaedah mengajar dan anda continue latihan mengajar nantilah waktu itu. Dan you ada satu jadual disahkan oleh pengurusan, itulah anda bagi pada pensyarah. Contohnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ke 4 hari ke 5 hari tetap berada di sekolah 5 hari, tetapi waktu kalau penyusunan itu mungkin kalau anda dah berkhidmat di situ, mungkin anda pilihlah hari Isnin 2 waktu, Selasa 2 waktu. Okey, itu dari segi penentuan. Dan juga kemungkinan, kemungkinan anda ajar bahasa Melayu contohnya. Contoh bahasa Melayu, tingkatan 1A dan 1B. Maknanya sehari Isnin ada 4 kelas. 2 kelas, 4 waktu. 1A1, 1A2 contoh, 1A dan 1B. Jadi bila tahun yang sama, tingkatan yang sama, hari yang sama, anda boleh satu RPH boleh untuk 2 kelas tu. So maknanya tadi 2 kelas hanya satu RPH saja. Sebab tahun yang sama, tingkatan yang sama, hari yang sama. Tapi kalau hari itu esoknya pula 1C, maknanya you kena buat RPH lain. Itu maksud dia. So maknanya itu dari segi penyusunan, kalaulah you ada mengajar tingkatan 2, 2A, 2B, 2C. So Isnin tu ada 6 waktu. So 6 waktu tu hari Isnin. So satu RPH boleh guna 3 kelas sebab tahun yang sama, subjek yang sama, hari yang sama. Okey, jelas tak kat situ? Ya saya. Okey. Okey. Total semua 8 jam. Dia bukan kira jam, kira waktu. 8 jam tu maknanya ada 16 waktu. 16 waktu tu. 4 waktu. Okey je tu. Boleh. Tapi awak rasa beban tak 3 waktu, 3 subjek tu? Kalau rasa beban minta 2 waktu saja. Yalah, dah maknanya semuanya boleh je 16 waktu 3 subjek. Awak rasa beban tak 3 waktu tu?
3 subjek tu. Kalau okey tak apalah, tak ada masalah pun. Okey. Yang penting pengalaman tu maknanya sekolah bagi janganlah banyak sangat tu, 16 tu pun dah maksimum dah tu. Patut dalam 14 je. Okey. Tak apalah, yang penting 3 subjek. Untung. Okey je, tak masalah pun. Okey, so dari segi jadual clear. Okey, dari segi jadual dan RPH. Maknanya kalaulah tahun yang sama, saya ulang, RPH dibuat berdasarkan kepada jadual latihan mengajar. Mengikut format UPSI. Dan kalaulah hari itu contohnya macam ada sains, contohnya kita mengajar sains tadi, satu hari, contohnya hari Isnin 2 kelas, makna hari yang sama, tahun yang sama. Kalau tahun berbeza, RPH berbeza lah. Itu maksud dia. Okey. RPH wajib ditulis setiap kali pengajaran. Okey, RPH mengikut format UPSI lah. Format UPSI itu yang anda belajar di UPSI. Kalau tak, anda boleh merujuk dalam buku pengurusan kurikulum bilik darjah dalam tu, dan juga buku kaedah mengajar tu ada format UPSI, format RPH UPSI lah. Okey, lepas ni saya akan sharekan lah. Okey, guru yang berkhidmat, okey 8 hingga 14, kemungkinan ada yang 16 lah. Saya tak tahu dalam surat yang Pulami letak tu, saya tak tahu berapa waktu yang diberi kan. Okey, yang sekolah jenis penulisan, okey, penulisan tu bertaip atau tulis tangan, anda tanyalah pada pensyarah pembimbing anda. Okey, RPH tu nak tulis tangan atau boleh type. Itu anda tanya pada pensyarah pembimbing. Ada setengah pensyarah disuruh type, ada setengah pensyarah tulis tangan. Jadi benda ni bergantung pada pensyarah. Kadang bila suruh type, jadi ada pelajar yang guru pelatih dia tak buat pun, dia print. Jadi itu. Jadi budi bicaralah. Okey, dan RPH tu mesti diletakkan dalam fail pengajaran lah. Maknanya yang lepas start hari mula you mengajar sampailah akhir, maknanya setiap RPH tu mesti ada dalam fail lah. Okey. Ini RPH. Doktor, saya nak tanya sikit. Okey, right. Okey, saya pernah rujuk dekat sekolah tanya pasal jadual waktu. Okay. Dan pihak sekolah maklumkan buat sementara waktu ni memang saya tak diberi jadual lagi. Kira saya akan relief dulu kelas lain. So macam mana saya nak buat? Tak apalah, kalau sekolah bagi macam tu biasalah. Memanglah minggu pertama tu kadang jadual waktu tak ni lagi. Tak apalah, berdasarkan tu ikut apa yang sekolah bagilah. So kalau minggu pertama tak ada jadual waktu, tak payahlah buat RPH lagi. Okay. Kira masuk dekat catatan rekod untuk bahagian tulislah buku RPH apa you buat, tulislah itu kan. Okey, so maknanya dari segi penyelidikan bimbingan, maknanya saya nak beritahu anda pensyarah akan menyelia 2 kali. Guru pembimbing 4 kali. So maknanya 2 kali pensyarah tu kemungkinan akan berlaku satu tu mesti secara face to face, 1 atau 2 kemungkinan akan berlaku, dan 1 kemungkinan akan berlaku dia ada dua pilihan lah. 1, penilaian yang pertama tu wajib, bersemuka. Yang kedua itu sama ada atas talian atau bersemuka. Itu maksud dia. Faham bagi kerana kita atau sebab ada yang melibatkan jauh dan sebagainya, kemungkinan contohnya jauh pensyarah akan kata mungkin dia tengok hari ini dan sekali lagi mungkin dia tengok dalam esok atau lusa. Dia akan tengok 2 kali lah. Supaya dua-dua itu penyelidikan berlaku face to face lah. Dan yang keduanya kemungkinan dia tengok sekali di tempat tu dan sekali lagi atas talian lah. Jadi maknanya tetapi di sepanjang tempoh itu akan berlakulah penyelidikan atas talian. Dia akan lihat RPH, dia akan bimbing dulu. Macam saya akan tengok dulu. Saya akan buat atas talian dulu, tengok menyelia, barulah saya akan pergi ke tempat di mana sekolah anda nantilah. So maknanya 2 kali pensyarah akan melakukan penyelidikan dan bimbingan, dan guru pembimbing sebanyak 4 kali. 4 kali. Maknanya 2 dan 4, dan akhirnya daripada 2 tu guru pembimbing dan pensyarah akan memutuskan apa markah yang anda akan dapat. Buku penyelidikan tu sama ada diberi oleh Pelami ataupun you kena download lah. You akan tengok berdasarkan Pelami bagi. Kalau download you kena print dan ni ataupun secara file lah. So clear di segi penyelidikan. Dokumen kurikulum dia ajar mesti ada di dalam file tu, mesti ada dokumen standard kurikulum pentafsiran mesti ada berdasarkan subjek yang anda, mesti ada dalam file bersama dengan anda.
Yang kedua mesti ada RPT setahun pengajaran yang sekolah gunakan. Contohnya ada sains, ada rancangan pengajaran setahun sains sekolah itu yang disahkan oleh pengetua ataupun PK1. Okay. Dan yang kedua, yang tiganya mesti ada, dan daripada RPT 42 minggu tu, anda kena keluarkan 12 minggu untuk LM sepanjang anda LM. Maknanya bermula minggu depan 11 bulan tu ialah LM minggu 1U. Kira lah. Maknanya kalau lah jadual penuh, kalau jadual rancangan tahunan tu, okey sekarang ni bulan 5. So kita boleh kira 5 kali 4, 20. So kalau sebulan 4 kali lebih kurang minggu ke-18. Okey, so minggu ke-18 di RPT tu, tanya sekolah tu, guru pembimbing ataupun penyelia anda sekarang minggu mana. Okey, so dia kata start minggu ini. So maknanya di situlah anda punya minggu 1U kiralah 12 minggu sampai ke 16-17 bulan tu. Okey, maknanya itu 12 minggu RPT anda. Jadi bila pesyarah datang, ialah kita akan tengok 12 minggu bukan 12 minggu anda punya RPT itu. Contohnya kalau saya pergi menyelia, sekarang minggu ke-5, saya akan kira RPT anda, RM anda minggu ke-5, sama tak, tally tak standard pembelajaran kandungan RPT minggu ke-5 dengan pengajaran anda. Itu kita akan lihat, mesti sama. Kecuali lah, satu minggu tu sekolah tutup kerana panas ke dan sebagainya, nampaklah ada perahan minggu ke-5 mungkin jadi minggu ke-4, minggu ke-4 akan berlaku di situlah. Jadi kalaulah minggu ke-5 tengok-tengok dalam rancangan pengajaran anda tak sama dengan standard, jadi ini yang masalah dia. Maknanya guru tidak mengajar mengikut kurikulum yang ditetapkan. Kena ikut. Okay? Dan daripada 12 minggu itu ada, dan juga jadual waktu pengajaran anda lah. Okay, jadual waktu tu ada dua lah. Tadi yang saya kata tadi jadual penuh. Kalau yang bekerja dan LM, kalau yang LM saja dia ada jadual waktu 12 minggu. Kalau ni maknanya itu jadual waktu pengajaran. Okay, so clear? Ada soalan dekat sini? Doktor nak tanya, Ya. Okay, alright. kalau di SKP tu ambil yang tajuk 12 minggu ke semua tajuk? Nah, di SKP tu dokumen kena semua lah. Semualah. Tak ingat ambil separuh kan. Dia download lah, simpan je dokumen tu, dokumen utama tu untuk tahun ikut tingkatan. Kalau you mengajar tingkatan 2, tingkatan ni maknanya dokumen standard tu tingkatan 2 lah. Contoh you mengajar Maksudnya kalau macam 2 tingkatan, kena 2 tingkatan lah? Ya, betul-betul. Okey. Sebab nak merujuk betul lah nanti kalau contoh saya pergi tengok minggu ni betul tak dokumen standard. Dan anda juga kena merujuk dalam dokumen tu. Kadang RPT tu dia hanya ringkas. Bila nak tengok dalam dokumen standard tu dia kata cadangan aktiviti, hasil pembelajaran, kita nampak apa dia lebih idea pada kita untuk mengajar lah. Okay. So di sini clear Okay, maknanya nak markah nanti, nak markah berbincang untuk menentukan A, B, C. Markah anda. Okay, ini 12 minggu clear. Okay, dan aktiviti kurikulum wajib. Ada 5% core kurikulum, sukan, unit form dan persatuan. Okay, walau bagaimanapun anda ke sekolah akan tentukan. Bagi yang kalau sekolah tu dah habis aktiviti kokoh, anda kenalah rancang aktiviti apa, buat ceramah ke, buat program ke apa ke untuk adanya markah tu untuk penyelidikan lah. Okay. So ini sikit clear kan, ini kan. Okay, 5%. Okay. Surat lantikan yang dibutuhkan. Okay. Syarat lulus, okay. Menjadi latihan mengajar, tempoh tetapkan, makna anda 12 minggu. Menjadi latihan mengajar dengan memuaskan bagaimana diperlaku oleh guru penyelia dan sebagainya, makna sepanjang tu anda tertakluk pada peraturan data sekolah kerana adalah laporan daripada institusi yang menyatakan anda lulus atau gagal. Okay. Okay, memperoleh sekurangnya grade B yang luluskan. Makna kalau B minus tu, maknanya lulus tapi kena mengulang lah. Maknanya anda kena dapat B ke atas. Okay, B tu maknanya 70 kan? 70, 75 ke atas, B plus makna B, 70 ke atas. Okay. Melaporkan diri. Ya. Okay, apa dia? Okay. Maaf saya nak tanya doktor. Ya. Untuk aktiviti core curriculum tu, kalau macam sekolah yang saya nak masuk LM ni, mereka akan bagi macam untuk jadi kurs, contoh macam kurs sukan bola baling, itu boleh dimasukkan juga ke dalam aktiviti core curriculum tu? Boleh. Cuma macam ni lah, kita kena faham anda PMP pengajaran. Pengajaran tu kena cukup 12 minggu. Okey, jadi kalau waktu pagi, waktu pengajaran tu elakkan daripada keluar lah sebab anda kena mengajar. Okey, itu satu.
Yang kedua, kalaulah diminta untuk keluar, okey, membantu, okey, jangan anda yang bawa. Itu kena faham Okey, kalau hari faham Minggu, teacher. satu Ahad tu nak buat aktiviti koko berkemah tu terpulang pada anda lah. Itu ikutlah sekolah peluang diberi tu. Cuma kalau anda jadi ketua jurulatih untuk bawa, jangan. Okey, maknanya anda ni. Yang keduanya, elakkan. Okey, kalau diberi peluang sekali sekala tu nak keluar, okey je lah. Sepatutnya anda kena cukup pengajaran anda. Okey, kalau dah peluang tu ada, pergi sampai seminggu, 2 minggu keluar tak boleh lah. Okey. Okey, guru pelatih belajar lapor diri berdasarkan pada surat lantikan lah. Tadi kata okey mengikut cadangan kalau takwimnya pada hari Ahad dan Isnin, tetapi dah surat lantikan tu mula pada berdasarkan surat lantikan lah. Okey. Jadi pemerhatian kelas tu biasa. Hadir di institusi masa ditetapkan, maknanya ikut jadual masa sekolah. Kalau masuk pukul 7.30, 7.30 lah ikut, makna anda tertakluk pada peraturan sekolah. Pukul masuk dan pukul balik, makna ikut peraturan tertib, disiplin dan sebagainya. Okey. Memakai pakaian kemah ni semualah, kasut kan, kasut menunjukkan ciri-ciri kan, imej diri seorang guru. Okey, ketetapan institusi, okey, baju Melayu kalau ni lengkap dan sebagainya lah. Okey, pakai tanda nama, okey, rambut dan sebagainya, pakaian kemas lah. Yang penting anda bawa nama UPSI dan juga cikgu kan, orang nampak pun cikgu, ciri cikgu dan sebagainya lah. Okey, kehadiran, okey, wajib setiap hari bekerja melaksanakan tanggungjawab. Tidak kalau 3 hari bersyarat dan anda kena gantilah 3 hari tu. 3 hari pun kerana ada sebab kesihatan dan sebagainya. Okey. Wakil universiti ke apa ke, tetapi bilangan itu mestilah diganti. Okey. Alright. So kematian dan sebagainya tu mungkin inilah. Okey. Kehadiran dikendaki memaklumkan institusi sekiranya sampai lewat kerana sebab tidak dapat dielakkan, kemalangan dan sebagainya. Okey, memaklumkan ketidakhadiran. Okey. Kes gagal, okey, gagal jika tempoh latihan mengajar tidak menyediakan, tidak menyediakan rangkaian mengajar sebanyak 3 kali. Okey, kalau ni maknanya RPH wajib, okey, maknanya kalau pesyaraf pergi tak buat, sekali lagi tak buat, okey, gagal lah tu. Tidak hadir melebihi 3 hari tanpa kebenaran, maknanya hari keempat, 3 hari tadi ada sebab surat doktor, kematian dan sebagainya, okey, dan kena ganti. Kalau lebih pada tu tak boleh walaupun sakit dan sebagainya kan. Tidak melengkapkan buku persidangan mengajar dan melakukan plagiat RPH lah, maknanya tiru RPH kawan dan sebagainya lah. Okay. Doktor. Ya. Saya tanya, saya praktikal di sekolah saya sendiri. Jadi waktu saya praktikal tu saya dapat kena pergi ke khusus. Kena khusus? Macam mana ke tu? Cuba elakkan lah. Oh, maknanya saya tak boleh terlibat dengan mana-mana kursus lah ketika saya LM. Cuba elakkan lah, kecuali kursus tu penting, yang ni sangat terpaksa lah sebab anda berkhidmat di situ. Itu kata sebabnya hari starting LM tu dah pergi khusus. Cuma boleh bicara lah, awak bincang lah dengan sekolah. Okey. Lepas tu, faham Okey. Takut nanti pesyaraf pembimbing datang waktu tu, awak tak ada pula. Macam mana? Kecuali, ialah kalau kursus utama yang memang dah tak boleh nak elak tu, kita pun tak boleh nak kata apa lah. Tapi kalau kata kursus berkhidmat 2 minggu, kursus ni, kursus macam mana? Kadang sebab ada berlaku, dia ambil kesempatan, dia kata pergi kursus, dia tak nak buat RPH dan sebagainya. Okey, so maknanya guru pelatih boleh B- ke bawah, boleh mengulang latihan sekali saja. Okey, masih gagal maknanya diberhentikan. Maknanya anda peluang sekali je. Okey. Dan guru pelatih diberhentikan kerana gagal dalam latihan mengajar, boleh mohon rayuan senat lah. Kalau yang gagal tu boleh mohon senat lah untuk rayuan. Dia menangguh latihan mengajar ke semester berikutnya sekiranya tidak hadir melebihi 3 hari tanpa sebarang alasan kuat terlibat dalam aktiviti kesihatan melebihi 2 minggu lah. Okey, guru pelatih mestilah menangguh latihan mengajar sekiranya hamil. Okey, yang hamil tu satu. Okey, itulah yang kalau yang hamil tu dia tak ada cuti bersalin. So anda fikirlah macam mana kan. Cuba elakkanlah sebab kita ni kalau anda terlepas 12 minggu ni, maknanya 2 minggu selepas tu akan masuk markah untuk akhir. So sebab itulah kita kena kerja. Kalau anda tak boleh ni, maknanya tahun depan baru anda jadi latihan mengajar. So lambat anda akan ni. Jadi yang bersalin tu cuba fikirkan, kita tak ada cuti bersalin sebulan dan sebagainya, mungkin boleh bicara je. Dan tempoh bersalin tu mungkin dalam 5 hari atau seminggu you boleh bicara dengan pentadbir lah. 5 ke 10 hari bincang. Yang penting dalam tempoh itu tidak lebih daripada tarikh
yang perlu kita masukkan markah untuk dibawa ke peringkat peperiksaan dan Senate untuk endorse markah lah. Okay. Supaya anda tak adalah terpaksa tunggu 1 semester lagi kan. Pelatih mengukakan permohonan bertulis fakulti jika anda nak tangguh, so boleh buat permohonan. Okay. Penangguhan tidak diambil kira sekiranya pengiraan semester dibenarkan pengijazan kira berikutlah, masalah kesihatan dan wakili negara lah. So maknanya kalau kesihatan dan sebagainya tak ada masalah lah. Okay. Okay, tentu fakulti boleh bertindak mencadangkan penangguhan kepada akademi untuk menangguh latihan mengajar bagi seorang pelatih lah. Mungkin dia tak boleh nak menjalani latihan mengajar, masalah kesihatan, masalah mental dan sebagainya, banyak kes lah kan. Ataupun cadangan daripada pihak sekolah kan. Okay, guru pelatih tidak diperuntukkan sebarang cuti. Tak ada cuti cuti bersalin ke, cuti rehat tak ada Yang guru pelatih bercuti kerana sakit atau kecemasan hendaklah memaklumkan kepada institusi penyelia dokumen diserahkan institusi lah. Okay, maknanya kalau lebih pada 3 hari, maknanya kena tangguh lah ataupun kira gagal kan. Okay. Assalamualaikum Doktor. Ya. Jelas sekejap. Doktor, saya nak tanya. Kalaulah sekolah tu macam dekat tempat saya ni kadang-kadang dia buat program hari Ahad tahu Doktor. So bila buat hari Ahad, dia akan mengambil cuti pada hari Isnin. So macam mana tu Doktor? Tak apalah, okey lah tu. Sebab itu resmi. Jadi macam contoh bila anda buat RPH nanti, kalau contoh hari Isnin cuti, sekolah bagi, tampallah surat cuti tu. Contohnya, contoh kita tahu kan, minggu depan ada peperiksaan seminggu. So you tak payahlah buat peperiksaan tu RPH dah, just tampal dia surat. Jadual peperiksaan tu, Isnin saja apa ni letak dalam you punya file. So tak perlulah buat minggu tu untuk RPH. Ataupun mungkin you ada perkilian sekolah kata hari Rabu, dah beritahu ada surat kata hari Rabu nanti ada satu taklimat ke apa ke tentang ni, maknanya hari Rabu tu tak boleh semua akan berada di dewan contohnya aktiviti ni. Jadi kalau resmi tu, so hari Rabu tu tak payahlah buat RPH. Jadi tampalkan surat resmi tu. Kalau sekolah kata cuti, cutilah, kita akan ikut sekolah. Maknanya anda tertakluk pada sekolah. Okay. Kalau sekolah Isnin, kalau kata aktiviti hari Ahad perkemahan, Isnin tu cuti. So tampallah Isnin tu cutilah, tak masalah pun. Doktor, itu surat itu macam mana? Kalau macam ada program nak pada waktu kelas kita. Ya, surat tu biasa sekolah akan keluarkan. Contohnya kan maklumat yang beberapa. Contohnya dia kata hari Rabu nanti ada ceramah motivasi daripada ni. Dia akan beri flyer pada ibu bapa kan. Jadi surat tu kira resmi lah. Kalau surat tiba-tiba, pukul 10 datang untuk berkumpul, tu you kena buat RPH. Cuma tulis kat RPH tu, pengajaran ini tidak dapat jalankan. Dan di RPH tulislah note kat bawah tu, rancangan pengajaran ini tidak dapat jalankan kerana ada apa. Itu makna kerana majlis tu tiba-tiba diadakan. Tetapi kalaulah biasa majlis ni sekolah akan beri surat pada ibu bapa dan makluman pada pelajar seminggu ataupun 2-3 hari sebelum tu. Jadi surat tu boleh digunakan, tampal je. Itu clear kan? Okey, baik. Terima kasih Doktor. Doktor, kalau contoh masa terdekat ni kan ada sambutan Hari Guru. Jadi dia tak adalah memo, tak adalah surat rasmi, dia just ada memo saja. Okey lah tu memang kita dah tahu sambutan Hari Guru. Contohnya sambutan Hari Guru ataupun majlis perpisahan dia keluar memo. Tampallah memo tu. Okey. Memo tu dia bertype je. Kita type sendiri buat boleh je? Boleh kah? Sahkanlah pengetua tu tunjukkan rasmi. Okey, baik. Terima kasih. Mempunyai kelayakan ikhtisas. Guru yang mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan telah disahkan oleh itu guru pembimbing lah. Kriteria guru pembimbing dia ada ikhtisas lah. Dia ada pengalaman dan ikhtisas untuk membimbing anda. Penyelia, berasaskan bidang mata pelajaran. Siapa guru pembimbing, dia mesti ada kelayakan ikhtisas lah. Dia mesti ada orang yang dalam bidang pendidikan lah. Kalau tak ada pendidikan, dia telah berpengalaman mengajar. Tapi, dia ada 2 kategori lah. Mungkin ada sekolah anda, sekolah swasta, sekolah ni yang dia tidak ada ikhtisas, guru pembimbing. Jadi tak ada masalah. Mungkin kita akan lihat pengalaman dia, segi pengajaran, segi pedagogi itu nanti pesyarak akan lihat lah. So tak ada masalah pun. Menyelia guru pelatih berasaskan bidang mata pelajaran, pentadbir dan melantik guru mengajar kelas yang diambil. Ini terpulanglah budi bicara pihak pentadbir lah untuk menentukan siapa guru pembimbing lah. Kalau seboleh-bolehnya dia ada ikhtisas, dia ada pengalaman mengajar dan berdasarkan bidang sebab dia nak bimbing kita, guide kita kan.
Ni, Boleh ke saya nak tanya? Ya, boleh, silakan. Macam ni, contohlah kan, saya kan sekolah swasta. Okay. Lepas tu dekat sekolah swasta, dia macam sekolah mahat je, mahat tahfiz. Okay, alright. Lepas tu dalam sekolah mahat tahfiz tu hanya ada 10 orang guru sebab pelajar sikit. Okay. Jadi satu guru ni dia pegang, macam saya, contoh saya mengajar bahasa Inggeris. Jadi tak ada guru bahasa Inggeris lain dekat sekolah tu. Kalau yang tu kira macam mana? Okey, sekarang saya kata tadi tak ada masalah, tak ada guru bahasa Inggeris, tak apa, yang penting pengalaman dan pedagogi tu. Oh, jadi walaupun dia tu bukan bidang bahasa Inggeris tak apalah. Iyalah, itu saya kata tadi, kemungkinan dah tak ada guru bahasa Inggeris. Jadi maknanya dari segi pengajaran, pedagogi dan konten tu nanti pesara akan lihat. Oh, okey. Dan guru pembimbing tu dia akan dari segi pengalaman kawalan kelas, perancangan, penyampaian dan pengajaran tu. Okey. Okey. Terima kasih. Itu sebab dia ada kolaborasi perbincangan tu antara guru pembimbing dan pensyarah. Nanti ada maklum daripada pensyarah tu nanti. Okey, baik. Pergi ke tempat lain sebab anda dah berkhidmat di situ kan. Dan tu ada satu subjek lagi kan you boleh gunakan untuk membantu dia. Okey, so menerima tugas sebagai pembantu. Pembantu penasihat aktiviti KOKO, kurang pelibatan dalam aktiviti co-curricular, tidak memperlihatkan kemahiran pengelola, maknanya bukan jadi ketua lah. Okey, itu terlibat dan membantu penasihat curricular mengendalikan aktiviti curricular. Yang tiga menjadi pembantu penasihat ni anda punya ni lah. Okey. So itu dari segi ni. Okey, dan yang saya nak share satu lagi ialah tentang format RPH. Cik nak tanya boleh? Okey, boleh, silakan. Contoh macam hari Isnin pertama ni, sekolah saya hari Ahad ada program. Jadi Isnin pertama ni memang ada cuti. Terus tampal surat ke? Cuti ya. Okey. Cuti lah, tak payah tampal dah cuti ya. Dia sekolah cuti macam mana? Okey, baik. Terima kasih. Dia sekolah, kalau sekolah, dia ikut sekolah. Kalau sekolah cuti, sekolah tak cuti, kan? Doktor, saya ada soalan juga. Okey. Saya nak tanya, sebab saya sekarang bertugas sebagai guru MyStep sampai hujung bulan ini. Okey. Dan kes sekolah ni ialah, dia sekolah ada guru bersara dalam bulan ni dan guru yang saya ganti, so saya MyStep kan, yang saya ganti ni dia akan balik pada 20 hari bulan. Okey. Dan maksudnya jadual waktu saya akan berubah, yang itu okey tak? Tak, okey. Dia macam ni. Satu jadual you ganti dia, tu jadual penuh you. Betul? Jadual penuh dia. Maknanya nanti dia akan ambil balik. Okey. Daripada jadual penuh tu, you kena bincang kat sekolah yang mana yang you akan buat LM. Ya, sebab saya ada penambahan subjek. Dia memang saya ada ambil waktu maths. Macam bulan nanti, kan bulan depan, minggu depan kita sudah start mula bekerja kan? Yelah, saya tahulah maknanya daripada sama ada sekolah akan beri anda, you kena bincang dengan sekolah. Daripada sama ada you ambil daripada yang 12 waktu daripada yang guru you ganti itu ataupun subjek lain lagi nanti. Kalau pertambahan subjek mata pelajaran macam sekarang saya handle maths tahun 5. Okey. Lepas tu nanti bulan 6 nanti dia akan buat perubahan timetable. Saya akan tambah lagi kelas tahun 6 yang itu ada masalah ke? Tak ada masalah, okey je. Okey. Okay. Lepas tu saya nak tanya juga tentang yang tadi doktor kata nanti akan rujuk APT yang ditetapkan. Okay. Tetapi yang kalau mengikut ketua panitia yang ditetapkan bagi kita, yang mereka yang mengajar tu sudah lambat. Maksudnya kita kena kerja balik. Tak, APT tu kita tanya sekolah. Ya, tapi kalau ikut apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah kan, mereka sudah, kelas mereka sudah lambat sebab aktiviti semua. Tak, dia sebab dia dah selaras. Kita bukan kita ni, sekolah. You tanyalah panitia tu, bila you ambil je subjek tu,
sekarang ni minggu ke berapa, ikut je. Jangan kata lambat cepat, itulah sekolah punya ni. Sebab pentafsiran semua dia ikut sekolah. Bukan kita kata lambat, nanti sebab dia efek dia ujian bulanan, nanti pentafsiran formatif, sumatif. Kalau kita ajar ni tiba-tiba, sekolah akan buat tu yang kita pengajaran, pelajar kata cikgu tak mengajar. Bukan you tak masuk mengajar, maknanya kita mengajar tu tak sama dengan silibus ataupun standard yang sepatutnya minggu itu. Tu kena ikut tu. Hello. Dia tak ada lambat cepat. Halo doktor, yang maksud halo, saya boleh cakap. Ya, yang tadi APT tu kalau kita mula dari minggu depan sampailah kita tamat LM kan maksud APT tu. Oh bukan 1 tahun lah maksudnya kita ambil. Tak, 1 tahun tu you kena ada. Contohnya anda pergi sekolah ataupun okey kita ambil macam ni lah, saya bagi contoh. You bukan cikgu lah. Tumpang sekolah A contohnya. Jadi dia kata okey you mengajar bahasa Cina contoh ataupun you ajar bahasa Inggeris. Okey. So jadi tingkatan 2 contohnya. You ambil lah RPT tingkatan 2. Okey, RPT tingkatan 2 1 tahun. 1 tahun tu dia ada 42 minggu rancangan pengajaran tahunan bahasa Inggeris tingkatan 2. Okey, itu satu. Itu yang sekolah pakai. Maknanya semua sekolah tu bahasa Inggeris tingkatan 2 ada 5 cikgu akan pakai situ. So daripada situ dia tanya, sekarang ni kemahiran mana cikgu? Okey, dia kata kemahiran sekarang ni sekarang minggu yang contohnya ke-20. Okay. So daripada minggu 20 tu, you jadikan you punya RPT LM anda. Okay. So minggu 1 you 20, jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3 sampailah 12 minggu you keluarkan tu. So maknanya satu RPT you penuh 1 tahun, yang kedua adalah RPT latihan mengajar 12 minggu. Itu maksud dia. Jadi bila persyarat latihan, ya. Faham Okay. Doktor, boleh saya tanya kejap? Boleh, silakan. Okey, doktor, macam ni. Kalau kita pergi sekolah minggu depan, cikgu dia mengajar tu dia macam dah drag minggu. Contohnya dia mengajar lambat, dia mengajar minggu ke-4. Contohnya dia mengajar minggu ke-6. Tapi sepatutnya minggu depan adalah minggu ke-8. Jadi RPT kami ni, RPH kami memang kena RPH minggu ke-8. Macam tu? Tak, ikut je lah. Kalau dia kata minggu ke-4 lah. Sebab tu kena tanya panitia, sekarang ni minggu berapa cikgu? Dia kata minggu ke-4 semua. Ke-4 lah. Tapi kalau memang sekolah tu dah lambat, doktor, dia drag minggu kan macam ada latihan selalunya. Tak apalah, ikut sekolah tu lah. Kita bukan nak ikut. Mana ada satu ikut sekolah A, sekolah B. You sekolah tu pakai sekolah tu lah. Kita ikut mengajar, ikut yang cikgu sebelum ni. Kalau Ya, ikut sekolah tu. Oh, sambung je. Ya, kelas apa you ambil ikutlah sekolah tu. Jangan ikut sekolah B, sekolah C, tak sama. Okey. Jumpa panitia, tanya cikgu sekarang minggu berapa, tanya dia nak pakai minggu berapa. Okey, dia macam ni lah. Kadang-kadang sebab kita kena tahu dia ada ni. Kadang-kadang contohnya subjek tu mungkin dia juga mengajar, anda juga mengajar. Kadang dia bagi anda, okey minggu ni saya, minggu depan awak. Tu awak akan bincang dengan guru pembimbing. Dia akan tentukan. Faham macam ni? Lepas tu satu lagi doktor, memang kami ni tak boleh jadi guru pengiring ke? Macam untuk tournament ke apa ke, memang tak boleh? Nak kata tak boleh, memang tak boleh. Bukan cakap, tapi peluang ada. Kalau ada peluang tu, sekali, 2 kali tu pergilah. Peluang tu mana dapat sekolah nak bagi. Cuma kalau jadi ketua jurulatih tu memang tak boleh lah. Pembantu okey. Faham maksud saya kan? Kalau ikutnya guru pembimbing pun keluar pun tak boleh sebab anda pengajaran tak cukup. Tapi kalau dah peluang, saya tak nak nafikan. Kalau sekali dibagi contohnya anda dah memang latih tu jadi bantu takat 2 hari, sehari tu itu boleh bicara lah. Faham tak? Sebab kalau kita pergi, apa-apa berlaku pelajar, kita tak boleh nak tanggungjawab. Faham tak? Kalau anda jadi ketua tiba berlaku di luar dan sebagainya, siapa nak jawab? Yang keduanya, anda latihan mengajar, pengajaran anda tengok. Penilaian lebih pada pengajaran kalau cukup. Cuma peluang itu, contohnya kejohanan daerah. Sehari, 2 hari. At least sehari pergi sekolah pun tawarkan. Jadi bolehlah. Saya tak bukan kata tak ni kan. Peluang. Sebab bila cikgu tu kenalah merasai. Okey, baik doktor. Boleh bicara, jangan sampai minggu ni pergi, minggu ni pergi, minggu depan pergi, minggu ni pergi.
Nak elak pada tu lah. Okay. Baik, okay, kita tengok. Ini format RPH Ini RPH yang kita pakai, yang anda belajar UC ni. Okey, ni macam ni lah. Okey, sama je lah. Okey, tarikh, subjek dan sebagainya. Tengok, standard kandungan. Ini sama ikut di SKP dan standard pembelajaran ni. Ni penting ni, dua ni. Inilah yang menunjukkan pengajaran anda ni. Based on RPT. So maknanya mesti sama. Kalau minggu kelima, samalah standard pembelajaran di minggu kelima. Yang saya kata prinsipnya 5P tu, penggabung jalinan kemahiran. Inilah gabung jalin kat sini. Di sinilah menentukan gabung jalin, penggabung jalin kemahiran mesti gabung jalin kemahiran mesti berlaku. Kat sini standard pembelajaran. Dan daripada standard pembelajaran ni, you tafsirkan dia ni, menafsir untuk jadi hasil pembelajaran, iaitu outcome dia. Okay? Outcome dia hasil pembelajaran ni, tengok maknanya apa standard pembelajaran tu? Kalau ditulis situ contohnya menghasilkan. Maknanya pengajaran you mesti boleh menghasilkan. Itu maksud dia. Dan hasil pembelajaran ni saya rasa anda dah belajar kat ni, hasil pembelajaran tu dia ada domain dan aras yang saya kata mesti eksplisit, boleh diukur, boleh dilihat, bukan memahami, mengetahui, tak nak, mesti menyatakan, menjelaskan tu. Hasil pembelajaran saya beritahu anda mesti ada 3. Okay. Bukan 1, bukan 2, bukan 4, 3. Kenapa 3? Sebab kita nak selaras standard mencapai falsafah pendidikan iaitu domain kognitif, faktif, psikomotor. Ada 3 domain tu, kognitif, faktif, psikomotor. So kalaulah hasil pembelajaran 1 kognitif, hasil pembelajaran 2 ialah efektif, hasil pembelajaran 3 kognitif. Sebab itulah hasil pembelajaran kenapa 3, sebab kalau orang kata anda macam mana you nak mencapai hasil falsafah? Kan? Yang seimbang dan harmonis tu. So pada hasil pembelajaran iaitu 3 domain. Ada ketikanya boleh 1 kognitif, 1 efektif, 1 motor, dan ada ketikanya mungkin 2 kognitif, 1 efektif. Mungkin tak ada psikomotor lah. Ataupun mungkin ketiga-tiga kognitif. So clear kat situ Dan hasil pembelajaran mesti dalam bentuk eksplisit. Tak nak memahami, mengetahui, merasai sebab dia tak boleh ukur. Dia mesti boleh diukur, nampak. Iaitu menjelaskan, menerangkan, menghuraikan, menjustifikasi, mencipta. Maknanya kata kerja itu you boleh nampak. Mesti objektif itu jelas dan sebagainya. Pelajar dapat menyatakan dengan tak ada. Jangan tulis hasil pembelajaran menyata dan menerang. Satu kata kerja aja. Menyata apa? Menyatakan 5 prinsip rukun negara dengan betul, dengan jelas. Itu maksud dia. Okay? Alright, so clear hasil pembelajaran? Okay, ada soalan hasil pembelajaran tu? Okay, ada soalan tentang hasil pembelajaran? Okay tak okay? Okey, doktor. Okay, so 3 Jangan Okey, 2, doktor. jangan nanti memahami, mengetahui, tak nak. Mengetahui tu kita tak boleh nak ukur kalau yang tulis. Pelajar mengetahui tentang prinsip rukun negara. Jadi apa yang you tahu, saya tak tahu. Kecuali kena menyatakan, memahami, menerangkan. Okay. So kaedah, nyatakanlah kaedah apa? Kaedah utama tu sumbangsaran ke, role play ke apa ke, teknik. Contohnya kaedah bercerita, teknik bercerita lah. Kaedah sumbangsaran, teknik soal jawab. Contohnya lah kan. Bahan bantu apa nak pakai, bahan bantu kena clear. Bahan bantu ialah tool, alat yang you bawa untuk menjelaskan pemahaman pelajar. Bukan LCD, bukan komputer, bukan. Bahan bantu ni, kalau you nak ajar solat, bahan bantu you mungkin gambar solat, bukan LCD tu. Kalau you ajar sains contohnya, tentang makanan. LCD tu hanya untuk menayangkan. Bahan bantu you mungkin makanan, buah-buahan, gambar makanan, kad kataan, kad ayat, kad gambar tu maksud dia. Okey, pastikan bahan bantu ni you mengajar. Okey, saya nak beritahu anda bahan bantu ni kalau you nak A saya beritahu bahan bantu ni ada 10 markah. 5 perancangan dan 5 pelaksanaan. Jadi maknanya kalau 5 tu jadi sekurang-kurangnya 5 minimum bahan bantu you ada 5 jenis. Kalau 1 tu 1 markah, 5 jenis 5 markah, bila guna 1 5 markah dapatlah 10. Jadi kalaulah sini tak boleh nyata, contohnya sini you nak ajar sains tentang haiwan, gambar-gambar haiwan. Okey, 1. Yang kedua kad nama haiwan, 2. Yang ketiga bahan bantu you apa? Replika haiwan ke, 3.
4 mungkin you ada apa. Ni maksud dia bahan bantu you pakai. Dan tambahan tu LCD komputer, okey CD apa. Kalau you kata video tu CD, CD apa. Okey, pengetahuan sedia ada ni apa yang pelajar tahu tentang tajuk nak ajar. Okey. Bawah ni konsep ni, ni konsep mempelajaran sains ke sejarah ke. Kalau sejarah tadi dia ada mesti ada K kewarganegaraan. Kalau konsep pengajaran sains dia ada apa? Konsep sejarah, konsep ni dia ada. Dan kemahiran KBKK, KBAT, kemahiran bahasa, teknologi, keusahawan, kreativiti, nilai murni ni. Ini ada IMK ni ada 5% ni. Okey. 5%. So maknanya nilai ni apa yang kita letak sinilah kita boleh kena letak dalam catatan nanti. Okey. Lepas tu langkah dia ni Okey, set intial 1 isi pelajaran, aktiviti dan catatan ni lah yang you letak tadi nilai, ilmu, kaedah semua pada setiap langkah. Dan isi pelajaran ialah apa yang you ajar, bukan permulaan, perbincangan. Isi pelajaran ialah you nak ajar. Contohnya kalau you nak ajar tentang tajuk apa? Keperluan dan kehendak. Okey, langkah 1 keperluan dan kehendak. Langkah 2 ciri-ciri keperluan. Itu isi pelajaran you kena letak situ. Okey, dan apa guru buat dan sebagainya sampailah akhir lah. Okey, ini kaedah objektif Masri. Kalau anda pakai kaedah konstruktisme, langkah awal tu sama, cuma langkahnya dia berbeza. Okey, di bawah sini dia ada isi pelajaran tapi dia ada peringkat dia berbeza lah. Konstruktisme dan sebagainya. Okey. Jadi saya nak beritahu anda ada, kalau you dapat A ada 1 nilai. Nilai ilmu ni ada 10%. 5 perancangan, 5 pelaksanaan. Nilai ilmu kemahiran berfikir tu relate dengan apa yang kita ajar. Contohnya kalau you ajar tentang mencintai negara, nilainya mungkin bersyukur taat pada negara. Itu nilai dia. Mesti sama. Apa kita rancang dengan apa yang kita letak tepi, laksana mesti sama dengan konten. Nilai konten, nilai. Bukan menghormati kawan, kumpulan, bukan. Nilai kita nak ajar tu. Kalau you ajar tentang matematik, campur, darab, bahagi, contoh mencampur, kurang daripada 100 ke apa ke, so nilainya apa? Cermat ke, berhati-hati. Sebab campur, dalam campur tu kita mesti ni. Ilmu apa? Dan ilmu ialah mata pelajaran lain yang kita bawa. Kalau campur tadi, 1, 2, 3 tu mungkin, 1 tu matematik, mungkin sains ke bahasa ke, itu maksud dia. So maknanya di situ nilai ilmu kebat tu ada 10% dah. Tadi bahan bantu ada 10%. Dan satu lagi adalah pentaksiran pun 10%, 30%. Pentaksiran tu kena letak di sini, ada pentaksiran. Kalau tak salah saya ada pentaksiran. Kalau tak, anda kena letakkan pentaksiran. Tengok dalam kolom ada tak? Kena ada 1 pentaksiran. Kalau tak ada, anda kena masukkan. Ada pentaksiran ni. Pentaksiran pengajaran, bila kita pakai? Pemerhatian, lisan dan bertulis. Langkah 1 mungkin pemerhatian, tulis tu apa dia. Lisan soal jawab ke, bertanya ke apa ke, dan bertulis lembaran kerja kalau ada 3. Maknanya situ je dah 30%. Jadi kalau lah anda nak dapat A, kalau nilai 10% you tak buat, dah tinggal 90. Kalau lah bahan bantu you hanya ada 1 je, mungkin dapatlah 1 atau 2 markah je. Dah tinggal ni. Kalau lah pentaksiran pun tak ada, situ dah dekat 20% dah. So maknanya 30 dah hilang, belum lain-lain lagi. Jadi pastikan 3 benda tu yang senang ni dapat markah. So bahan bantu kena sediakan sekurangnya 5 bahan bantu. Bahan bantu ni macam kita nak mengajar lah. Anda nak mengajar tentang apa ni, tajuk makanan. So macam mana makanan tradisional contohnya. So bahan bantu je bawa lah kuih mes 1, kuih raya 2, nama kuih 3. Tu maksud dia. 4 mungkin rakaman YouTube video ke. 4, tu maksud dia. Lepas tu kataan kat ni, tu benda-benda tu. Bila mengajar je kuih, you pun tunjuk. Ni apa bagi pelajar makan ke, rasa ke dan sebagainya. Bila nak makan rasa disebutlah kuih-kuih ni. Lepas tu you pula ada gambar kuih raya dan sebagainya. Ni maksud tu dipanggil bahan bantu. Okey. Jadi pen, marker, kertas bukan bahan bantu. Itu bahan untuk sebagai ni je, bahan bantu menjelaskan pemahaman. Bahan bantu mengajar untuk menjelaskan konsep pemahaman pelajar. Kalau you pakai slide hanya 1 je. Okey tak okey? Canva ke you pakai dan sebagainya. Slide ni okey, tetapi jangan tak, dia kira 1 je tu. Sebab bila you tayangkan, contohnya you tayangkan
rukun Islam. Jadi mengajar agama rukun Islam 5, tayangkan 5 tu. Bila you pergi slide yang kedua, perkataan tu dah hilang. Pergi slide yang ketiga hilang. So di mana pelajar nak merujuk? Ni kelemahan slide dan sebagainya. Sebab itulah bila you tayang slide kena ada kad perkataan yang kekal. Jadi inilah pelajar akan ingat nanti bila you tanya dia nampak kad perkataan. Bila you pakai slide ni, gambar dan sebagainya, bila slide tu berubah, jadi di mana pelajar nak merujuk? Semuanya you aja sign ke teknologi ke term-term yang ni dia akan berubah, jadi pelajar tak boleh nak merujuk. Ini masalah. Sebab itulah bila you pakai slide, pastikan ada kad perkataan, kad ayat yang kekal supaya dia dapat merujuk nanti. Okey, ada soalan lain? Bro, Ajek. Ya. Saya nak tanya kalau untuk BBM kalau yang menggunakan slide tapi ada quiz. Kalau quiz tu ada macam game pun dikirakan satu juga kan ataupun BBM tidak dikira? Quiz tu aktiviti pengajaran. Quiz tu ialah penilaian pengajaran. Kita kena clear, bukan kaedah penilaian. You mengajar, you nak tengok pelajar faham, you buat quiz. Itu maksudnya quiz. Dia bukan tak ada bahan bantunya apa. Okey doktor. Maksudnya nak main dengan kan? Apa dia macam mana? Dia sebagai satu kuis, Kahoot, kotak beracun tu, permainan tu, itu untuk pentaksiran. Untuk menjadikan aktiviti pentaksiran yang menarik, you buatlah kuis. Biasa pentaksiran tu kita tanya lisan. Okey, siapakah nama Perdana Menteri Malaysia, bilakah merdeka dan sebagainya. So you pun tukar jadi kuis ataupun you tukar jadi Kahoot selepas you mengajar. Itu kita kena clear. Itu ialah sebagai pentafsiran untuk menarik aktiviti pentafsiran, you buatlah kotak beracun. Dengan kotak beracun tu dia pilih soalan. Ataupun you buat kuis Kahoot. Okey, supaya dia jawab soalan ataupun kuis. Itu semua itu ialah kaedah untuk you buat penilaian menggunakan kuis, Kahoot dan sebagainya. So clear kan? Kaedah mengajar ni lain. Kaedah ni bila you nak menerangkan sesuatu pelajar tak faham. So you gunakan kaedah penerangan ataupun kaedah demonstrasi ataupun kaedah konstruktisme ataupun kaedah bercerita, itu maksud kaedah. Dengan bercerita, dengan soal jawab akhirnya pelajar faham. Dan bahan bantu ialah benda yang you bawa untuk menjelaskan. Contoh you nak ajar, contohnya nak beritahu tentang telefon. So you tunjuk, ni apa pelajar nampak. Dengan you tunjuk je dia dah faham dah. Cuba you tak ada bahan ni. Awak tahu tak satu alat yang kita boleh tekan-tekan untuk cakap, untuk ni. Panjang cerita. Dengan bahan bantu, dia meringkaskan, memahami konsep dan sebagainya. Okay. Doktor, Ya. kalau slide yang kita tayang tu kita print out untuk student boleh juga kan? Dia slide. Itu dikira ke? Kira lah satu bahan, baru satu. Okey. Sebab dalam slide ni contohnya kan, okey. Dalam slide ni, you terang lah. Contoh you ajar apa? Subjek apa? RBT. Reka bentuk teknologi, okey. Jadi memanglah dalam slide tu you akan tunjuk benda tu alat banyak, betul? Ya, betul. Okey, contohnya, saya tak tahu lah, mungkin nak ajar contoh, saya ambil contoh lah. Mungkin nak ajar contohnya komputer, input, output contohnya. Dalam slide you tunjuk, betul? Tapi dia faham tak? Jadi you bawa lah contohnya, output input mouse. Ni satu nampak. Tunjuk satu. Bawa. Pen drive, 2. Itu maksud dia kena ada sokongan baru. Dia faham yang kita akan panggil bila komputer tu kita input apa, output storage apa. So benda tu dalam slide ditunjuk. Tapi dia tak faham. Dia gambar tu benda mawujud yang dia bawa. So bawa lah ni. Tunjuk. Inilah dia apa. So tally tu. Dan bila slide tu berubah, jadi macam mana you nak pelajar tu ingat? So kena ada lekat perkataan. Buat jadual ke, input, output, storage. So letaklah kat ayat, input apa dia, output apa. So ni maknanya tu kat tepi. So slide berubah macam mana pun dia akan nampak, oh ni dia. Dan bahan bantu dia akan nampak itu. Itu contoh dia. Kalau lah contohnya nak ajar, contohnya perdagangan dan sebagainya. Okey, keperluan kehendak. You ada satu brochure. Satu brochure KFC, satu. Lepas tu mungkin menu
menu kad bank ke, borang isi bank dan sebagainya. Itu bahan-bahan bantu yang you kena bawa. Okay? So clear kan? Okey, baik. Terima kasih doktor. Maknanya dengan bahan bantu tu you tayang je. Kita kena ingat satu. Dengan satu benda yang you tayang, contoh macam ni lah. You nak ajar tajuk sains, contohnya sifat kimia bahan contohnya. You nak ajar. So apa bahan bantu you? Mungkin sebelum pergi sekolah, you beli buah potong. Buah potong, buah temikai, buah yang ada asid kimia, you beli RM2 tu. So you bagi pelajar makan. Itu bahan bantu you. Buah temikai satu, buah orange satu, buah ni. Itu bahan bantu. So bila masuk kelas you mengajar, bagi pelajar makan. Seorang satu buah potong tu dia bayang pukul 12 dia makan. Lepas tu tanya nama buah dan sebagainya. So kataan ada nama buah. Okay. Akhirnya daripada buah tu keluarlah perkataan nama dan rasa. Akhirnya itulah sifat asid, alkali dan neutral tu. Okay. So mungkin you tayang slide. Nanti berubah. So keluarlah perkataan asid, alkali tu. Okay. So yang kedua tadi buah. Yang kedua bila nak test betul tak betul, bahan bantu you alat ukur tu, kertas pH ke apa ke dan sebagainya. Itu maksud dah tadi buah-buah tadi, buah-buahan, kad perkataan, kad nama tadi, kertas pH dah 3 dah. Yang keempat lagi, apa lagi you punya ni. Mungkin you kata daripada nanti you akan buat jus buah-buahan campur nanti, so blender you pun kira bahan bantu ya. Okay. Akhir nanti penutup you, cuba kita tengok apa akan jadi kalau lah you kata campur buah yang you kata ada asid campur dengan alkali, rasa apa? Blind lah situ. Tengok dan rasa macam mana. Oh, okay. Itu contoh lah. Contoh saya nak beritahu bahan bantu. Okay, maknanya jangan semata-mata slide je. Slide tu bila berubah, pelajar tak boleh nak merujuk. Itu maksud dia. Contohnya kalau you ajar matematik. Bila slide berubah, formula tu kat mana ada? Itu kena letakkan kat papan putih. So bila masuk kelas tu, bila dah mula dengan set induksi. Ni kena set induksi yang menarik tu, set induksi. Okey. Selepas set induksi tu, tujuan set induksi adalah untuk beritahu kita mengajar apa hari ini dengan aktiviti yang menarik, kreatif dan merangsang pelajar set induksi. Dapatlah hari ini kita akan belajar tentang tajuk tentang alam haiwan contohnya. Baru ditulis kat papan putih tu. Baru tulis selepas set induksi baru tulis papan putih tajuk apa hari ni, mesti tulis tarikh dan hari, mesti tulis dekat papan putih, jangan kosong. Okey? Ya, apa dia? Okey. Doktor nak tanya, contohlah kita buat macam aktiviti dalam kelas kan. Ya, okey. Aktiviti tu benda maujud lah maksudnya. Okey. Jadi kita boleh masuk tak aktiviti tu yang benda maujud tu dalam BBM? Boleh. Boleh ya. Sebab benda maujud tu you bawa untuk menjelaskan pelajar faham. Tapi kita buat aktiviti lah, contoh letak jawapan dia kat sini, nak bagi buat pilihan jawapan ke macam tu. Okey, pasal apa tadi? Benda maujud apa? Okey. Contoh saya buat aktiviti. Contohnya aktiviti perbandingan ke kan. Okey, murid masukkan jawapan dia dalam bekas yang betul lah. Contohlah benda maujud saya buat kan. Contoh bahan tu boleh masukkan ke BBM ke? Boleh. Masuklah apa yang bahan yang you guna dalam kelas tu, tulis je. Kat situ. Tapi bahan utama tu kat depan mula-mula, contohnya you ajar contoh tadi saya kata tajuk you contohnya
you ajar matematik bentuk-bentuk. So maknanya bahan mawjud you bentuk-bentuk 3 segi 4 segi tu mungkin you mulakan bahan you punya ni ialah kuih-kuih, bentuk-bentuk kuih. Tu satu. Yang kedua bentuk-bentuk. Kalau lagu doktor boleh juga lah. Lagu tu lah dipanggil tu yang namanya ialah lirik lagu lah. Lirik lagu. Kan lirik lagu yang tampal tu satu. Okey. Kalau you buat gitar, 2. Kalau you menyanyi. Kalau contohnya hari ni, kalau anda ajar kemahiran bahasa, contohnya bahasa ke ataupun menyampaikan sesuatu cerita kan, saya selalu bagi contoh ni lah, menyampaikan sesuatu bahasa Inggeris ke bahasa Cina ke, menyampaikan satu kemahiran standard pembelajaran lisan dan menulis. So tu digabung jalin. Lisan tu kalau bahasa clear. Kena tahu bahasa nombor 1 lisan, nombor 2 membaca, nombor 3 menulis. 4 seni bahasa, nombor 5 tu. Tengok dalam buku kaedah mengajar tu dah tulis. Kalau berlakon kan, berlakon kita ambil dia punya skrip ke? Berlakon tu mungkin kostum you, pakaian. Kalau you nak, kena feel lah, kena berlakon tu nak wujudkan suasana, mungkin you buat kampung contohnya. So pakai batik contohnya, baju Melayu ke, tu pakaian. Kalau anda mengajar contohnya tingkatan 6, contohnya persidangan parlimen. So maknanya satu setting dia, yang kedua mungkin wakil rakyat kan dia pakai blazer, so kena blazer, kena sediakan. Itu antara bahan bantu dia. Kalau you kata petani, pakaian petani. Kalau dia berlakon tentang ni, so bawa lah pakaian dia jadi berlakon. Kalau jadi raja, so ada tengkolok, pakaian raja, ada keris. Barulah jadi, baru dia boleh berlakon jadi feel ni berlakon pakai baju sekolah. Nak ni, kena bawa lah. At least letakkan dia kalau perempuan, ambil kain batik, sempang lah satu. Kalau dia lelaki, bawa lah satu. Nampak ada beza dengan pakai sekolah. Itu bahan bantu. Kalau lakonan, makna kostum itu akan menghidupkan. Itu satu. Okey, clear kan? Yang kita bawa, kita nak rasa, contohnya cikgu masuk. Nak ajar tentang aktiviti pertanian, penanaman padi. You set nasi you ialah memakai pakaian sebagai petani, masuk pelajar perheran. Kenapa cikgu ni? Kenapa cikgu macam nak pergi bendang, nak pergi sawah dan sebagainya? Itulah sebenarnya yang kita akan belajar ini, iaitu tentang aktiviti penanaman padi. Nampak? Set nasi you dah berjaya, you punya bahan bantu di segi pakaian you. So masuklah pertanian padi, apa bahan yang you nak bawa? Mungkin you ada alat-alat penanaman padi. Kalau benda mawujud dan sebagainya. Ataupun kalau tak ada, mungkin gambar. Kalau yang ajar perdagangan, ekonomi, itu lagilah bahan buku penyata kewangan. Itu bahan mawujud you boleh bawa. Contohnya simpanan borang dan sebagainya, you boleh bawa situ. And flyer kalau you kata perniagaan, kehendak dan keperluan, brosur berapa MACD, domino dan berapa ni sebagai bahan bantu, pelajar akan tengok kat situ. Dia akan tengok yang mana ni, tu bahan bantu. Kalau kita bercakap, kalau you kata jual beli atas talian, so bahan bantu you buka komputer tengoklah. Mungkin logo Shopee dan sebagainya tu, dan buka perisian dia akan tengok. Okay? Alright, so ada soalan lain? Doktor, nak tanya. Okay, apa dia? Macam saya mengajar macam matematik yang bahasa Cina kan. Kita mau translate kepada bahasa Melayu untuk memudahkan penyelia tengok tak atau tak perlu? Itu you tanya penyelia lah. Oh, okey. Penyelia bahasa Arab kau bertanya penyelia. Ada penyelia yang faham, ada kemungkinan you dapat bahasa Cina nanti dia tengok. Kan? Oh, okey. Tak tahu apa. Okey. Tanya, tak ada. Okey je, tak ada masalah. Kalau dia kata, tak apa, you ajar bahasa Cina, nanti api je buat bahasa Melayu. So, term-term tu akan kekal lah, sama je. Okey, ada lain-lain lagi? Saya nak tanya doktor. Ya. Doktor, berkaitan dengan penyelia di sekolah tu, bolehkah kalau satu orang saja jadi penyelia kita ataupun dia ada minimum berapa guru? Itu saya tak boleh nak ikut sekolah. Kadang dia bagi satu, kadang kalau dia ada 2 subjek dia bagi 2. Okey je, rezeki you lah. Kalau dia bagi satu, tak bagi nasib you lah. Tapi sekolah lah biasa dia bagi sekolahnya 1. Ataupun 2 biasanya 1 lah. Sebab
biasa dia akan ada allowance sagu hati kot, dia akan beri tapi tak banyak lah sagu hati je. Lagi satu doktor berkaitan dengan RPH yang doktor tujukan tadi, dekat mana kami boleh dapatkan? RPH tu okey, dalam buku, awak tengok dalam buku sekejap, tengok ambil. Ada kan buku, ada 2 buku, satu buku dalam buku kurikulum ni kan. Dalam buku ni ada format dia. Muka surat sama ni saya ambil daripada situ. Muka surat ni format USI lah, muka surat 80. Okey, muka surat ni, muka surat 85, 86 ni. Sama lah ni. Okey, dalam buku ni. Dalam buku ni, dia ada constructivism, ada inquiry, you boleh pilih lah dia punya ni. Dan juga buku satu lagi, buku kaedah ni pun ada contoh buku kaedah dan strategi mengajar kan. Dalam tu ada contoh 1-2 contoh RPH kan. Baik, terima kasih doktor. Kalau yang ni saya nak share pun macam mana tak boleh nak share. Tapi sama je lah dia punya tu. Boleh ikut je lah dia punya ni. Okey, lain-lain? Hello doktor, saya nak tanya boleh? Okey, silakan. Macam mana kalau sekolah dia bagi subjek yang menengah atas lah. Macam yang berkaitan dengan SPM ataupun tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Adakah kita consider nak ambil ataupun kita minta untuk menengah rendah untuk yang LM ni? Okey je, anda rasa okey tak okey you? Peluang kan? Bila lagi? Ya, tak ada masalah lah untuk LM kalau nak ambil yang Kalau sekolah beri kepercayaan, selalu sekolah yang takut nak bagi. Kalau sekolah dah bagi, itu peluang kan. Lagi atas lagi lah seronok, you boleh discuss, boleh ni. Kalau bawah tu mungkin ni, kalau pelajar tingkatan 4, 5, tajuk kaedah you, tajuk you perbincangan dan sebagainya lagi menarik. Kan, kalau sekolah dia beri kepercayaan, gunalah peluang tu. Kan, ajar budak tu lagi senang. Kecuali sekolah je takut nak bagi. Oi, Tuan Puan Isor ni boleh ke cikgu ni? Jadi kalaulah itu yang diberi, kenapa tak ambil peluang tu kan? Baik, terima kasih doktor. Kecuali rasa tak okey, minta, tak ada masalah pun boleh minta sekolah lah kalau rasa tak mampu. Itu je lah. Dia rasa kalau you nak jadi menarik, okey. Maaf, doktor, untuk guru pembimbing, contoh kalau saya ambil pendidikan Islam dengan pendidikan moral, jadi guru pembimbing saya 2 orang lah, macam tu. Bukan, saya guru pembimbing ni ikut sekolah bagi, lantik. Kadang dia bagi 1 je. Walaupun subjek kita 2 ataupun 3. Betul, itu sekolah. Ikut sekolah. Ikut sekolah. Sebab guru pembimbing tu kita nak merujuk kalau 2 kadang payah juga. Kadang ada sekolah bagi 2, dia bagi 1 tu pulang lah nasib you lah. Kan? Tanya dia bagi kurang dia lah. Dia senang sikit deal dengan dia. Okey. Okey doktor. Terima kasih. Okey, so RPH tu penting, pastikan hasil pembelajaran tafsir, baca ayat tu, apa standard tu tulis. Kan contohnya saya beritahu ingat siapa yang ajar bahasa ni, jangan hari ni nak mengajar kata kerja, salah. Okey. Yang ajar bahasa Inggeris ke bahasa ni, tata bahasa dia ambil daripada konten. Bukan hari ni kata kerja, mengajar bahasa ialah dia ada tema dia. Tajuk hari ni kalau tema Hari Raya, tajuk ni sambutan Hari Raya kan. Kalau tajuk tentang perayaan, apa dia? Itu tajuk you mengajar. Dia 1 ke, dia 2, dia 3 ke, mesti ada tajuk. Bukan tajuk kata kerja, bukan. Itu kemahiran bahasa. Daripada tajuk itulah you keluarkan kata kerja you, kata nama, kata sifat tu baru datang. Kena clear. Bukan tajuk you hari ni kata nama, salah. Kalau saya pergi tengok tu memang saya salah kan. Dia mesti tajuk, tengok tema. Minggu ni tema apa? Tema minggu 1 tentang diri, keluarga. Okey. Tema minggu 2 masyarakat contohnya. So masyarakat contohnya mungkin gotong royong ke. Itu tajuk. Tu mungkin kemahiran you membaca, so bacalah petikan, baca-baca. Lepas tu bincang-bincang daripada membaca itulah you nak apa? Kata kerja, tolong, membantu, kata ganda, tolong, menolong, bantu, membantu, nampak? Perkataan itu datang daripada teks tadi ataupun lisan tadi. Itu maksud dia. Baru kata kerja, bukan tajuk kata kerja. Tajuk ialah gotong royong. Sebab anda kena ingat bahawa
pengetahuan. Pelajar ni kita mengajar pelajar pengetahuan. Dia akan keluar pengetahuan, knowledge tentang isu-isu perkara yang berlaku mengenai bahasa. Daripada situlah kita ajar dia kemahiran bahasa, lisan, bacaan dan menulis. Dan dari situlah kita keluarkan tata bahasanya. So dia bahasa Inggeris pun sama, listening, speaking. Nombor 1 listening, nombor 2 speaking, nombor 3 reading, nombor 4 writing. Bahasa Arab pun sama, 1 mendengar, bertutur, lisan, nombor 2 menulis, nombor 2 membaca, nombor 3 menulis. Ini dipanggil gabung jalin. Gabung jalin ni maknanya menggabungkan 2 kemahiran. Kita tak boleh mengajar satu kemahiran dalam satu pengajaran. Contohnya matematik, boleh you campur je. Mesti campur dan mengumpul semula. Campur, darab dan campur. Itu maksud gabung jalin. Kalau sains, membuat hipotesis dan infer, menyiasat dan buat kesimpulan, itu mesti gabung jalin. Bahasa Melayu, lisan dan menulis. Bacaan dan lisan, itu gabung. Okay, mesti berlaku. Itu berlaku pada standard pembelajaran lah. Dan ditafsir, membentuk hasil pembelajaran yang ada 3 domain. Saya kata tadi, kognitif, praktis, psikomotor. Dan setiap domain tu arahnya, tu yang anda belajar sampai arah tahu, faham, aplikasi, analisis, penilaian dan tu aras. Domain anda arah apa? Kalau tahu, memberi pengertian je. Kalau faham, menjelaskan. Aplikasi dia boleh melakukan, analisis, membezakan, menjustify dan sebagainya lah. Okay. Dan pada langkah pengajaran tu, jangan tulis permulaan pengajaran, aktiviti permulaan. Dia mesti ada, setiap langkah tu ada tajuk. Contohnya kalau kita kata rukun negara, contohnya tajuk 1, langkah 1, rukun negara, tulis tu, rukun negara pengertian. Langkah 2, prinsip rukun negara apa. Langkah 3, aktiviti kumpulan, contohnya tajuk dia kumpulan 1, buat percaya pada Tuhan. Kumpulan 2 buat apa? Kena nyata. Itu maksud isi pelajaran. Dan penutup, membuat rumusan. No. Mesti ada atas tu isi apa. Penutup kalau anda ajar tentang tajuk tentang apa ni matematik campur ni, tajuknya ialah mencampur, menyelesaikan masalah, bawah tu barulah rumusan ke apa. Kalau you nak buat Kahoot ke quiz tadi, betul. Bawa quiz, aktiviti quiz, tapi tajuknya apa? Mesti ada kat atas. Yang you nak nilai tentang apa? You nak nilai pelajar tentang apa you ajar sejarah, anda ajar kalau bahasa Melayu, you nak nilai dia tentang kata kerja, apa ni kata bahasa, so tajuknya ialah kata bahasa, aktiviti, Kahoot ke quiz ke kat bawah. Okey, ada soalan lain? Ya. Okey, nama saya dah ni, nanti mungkin Puan Zura akan share dengan anda lah. Okey, nama tu. Mungkin esok kot. Sebelum you pergi LM tu dah siap dah kot. Mungkin dia akan bagi saya buat ini esok atau lusa lah. Ya, betul. Okey. Nanti bila dah dapat jadual, dah ada nama pesyarah dah, okey, awak hubungilah pesyarah, bagilah jadual waktu anda. Dah dapat stabil, inilah jadual waktu, share lah location anda. Kalau dah ada grup, mungkin 4 orang, 5 orang, buatlah grup. Satu kumpulan tanya dia, boleh buat grup? Buatlah grup, senang perbincangan kat situ. Okey, jadi sepanjang tempoh tu, belum dia menyelia tu, macam saya buat, hantarlah RPA, merujuklah satu, hantarlah RPA, sudah buat, hantar, okey tak betul, okey tak okey, itu dipanggil bimbingan. Okey, maknanya akan bimbingan berlaku, dia akan hantarlah RPA anda buat tu supaya lihat okey ke tak okey. Dan nanti barulah berlaku penyeliaan. Penyeliaan sama ada yang pertama dia buat atas talian, ataupun tapi sekurangnya sekali tu mesti berlaku. Jadi ada pesyarah raja dia akan pergi 2 kali lah. Ada yang setengah tu dia sekali dia akan lihat atas talian. Satu lagi ada pesyarah yang banyak kali atas talian dan 2 kali bersemuka. Tu rezeki anda lah. Dapat bimbingan yang bagus, okey je. Okey. So apa-apa masalah anda hubungilah. Personal boleh ni, boleh hubungi saya dan sebagainya. Okey. Kalau tak ada saya rasa itu je kot lah untuk malam ni. Kira ada 1-2 soalan lagi yang nak tanya. Doktor. Tu Puan Zura dia kata senarai nama mungkin esok. Okey. Esok dia akan rilis lah. Okey. Doktor. Silakan. Maaf ganggu. Saya nak tanya pasal cuti.
seandainya isteri saya bersalin waktu saya praktikal, macam mana ya? Yelah, you tengah belajar. Dia bersalin, awak tetap je LM. Memanglah kita ada cuti 7 hari, 20 hari tu, tapi tak boleh lah sebab kita belajar. Siapa agak macam isteri bersalin. Dia tengah belajar macam kata tadi kan, 5 bulan tu, dia takut dalam, kenapa 5 bulan tu, takut bulan 7, bulan 8 nanti dia bersalin. Okey, jadi kalau dah temuan tempoh ni, saya rasa, yelah, memang dinasihatkan delay betul. Ada fikirlah, kalau delay nanti boleh tangguh, tak masalah pun. Cuma tangguh nanti, bila nak buat mungkin tahun depan. Jadi sekarang dari segi permohonan ke pulau orang lain dah habis, jadi kita lambat sebab dia bukan maknanya anda habis bersalin boleh buat tak, dia ada tempoh dia, masa dia. Jadi kalaulah yang bersalin tu budi bicara, bincang dengan sekolah, mungkin 10 hari you ambil cuti untuk ni, lepas tu segar korban lah, itu anda bincang dengan family lah. Kalau rasa tak boleh juga perlu ni, perlu tangguh lah tu. Tapi kalau anda rasa 10 hari tu ialah 10, 5 hari 5 campur 1 Ahad 4 dah jadi kat 15 hari dah kat situ. Dan dalam tengah-tengah tu pun ada cuti juga kan. Pun ada juga kan. Tu kita tak tahu. Jadi anda tentukanlah. Cuma kalau boleh masa, sebab kita terikat dengan masa. Anda habis 16, maknanya 2 minggu selepas tu markah tu dah kena dibawa, kena siapkan untuk masuk markah sebab kita tak boleh tempoh lebih pada tempoh tu. Doktor? Ya. Nak tanya kalau macam masa latihan mengajar tu kena hadir exam tapi ada surat lah cuma 1 hari je. Boleh ke doktor? Boleh, jangan mohon bicara sekolah lah tu. Okey, lepas tu lagi satu kalau macam masa kita mengajar tu kita kena banyak relief. Lepas tu yang tu kita kena tulis dalam RPH juga ke? Tak payah. Release tak payah. Release tak payah. Tak payah buat RPH lah. Release tu. Okey doktor. Release tu memang akan berlaku lah, memang akan dapat pun. Jadi kalau saya kan, waktu release tu lah jadikan ruang untuk anda buat eksperimen. Kan, waktu release tu dia tak terikat jeda waktu dan sebagainya. Waktu tu lah you buat aktiviti permainan ke, you nak test okey tak okey, you ada kaedah tu waktu release nak buat quiz ke, nak buat ni okey tak. Jadi bila kelas anda sebenarnya, baru di apply. Itu maksud dia. Jangan waktu release tu duduk saja suruh pelajar buat. Jadi gunalah ruang tu untuk gunakan anda belajar game apa, gunakan dia sebagai kita punya nak test kan? Percubaan. Okey. Doktor nak tanya, untuk name tag kena ada logo jata negara ataupun tak payah? Kena lah. Ikut sekarang sekolah kena ada. Okey, baik. Terima kasih doktor. Doktor, saya nak tanya berkaitan dengan kelas jadual untuk mengajar ni. Adakah kita menumpang penyelia kita punya jadual ke ataupun sekolah akan bagi jadual untuk kita saja? Ya, sekolah akan bagi. Okey, baik. Sekolah akan Terima kasih. bagi. Sama ada, biasanya dia akan bagi ikut jadual penyelia lah. Tapi tak semestinya. Jadi sekolah bagi itulah dia. Kalau dia kata okey ni guru A sebagai penyelia ada dan sebahagian daripada masa dia anda akan ambil. So kemungkinan akan berlaku macam tu. Kebiasaan macam tu. Tapi ada juga macam yang kata tadi dari segi sekolah kata kepakaran tak ada dan sebagainya, mungkin ambil jadual dia tapi penyelianya orang lain. Akan berlaku macam tu lah. Jadi siapa pun penyelia tak ada masalah pun. Jangan risau. Dia layak ke tak layak sebab nanti pesyarah akan berbincang dengan pesyarah guru pembimbing lah. Okey, dari segi taklimat nanti mungkin format dan sebagai guru pembimbing tu mungkin pesyarah penyelia akan terangkanlah dia punya format, rubrik dan sebagainya, buku kan, penyeliaan tu. Okey, lain-lain hal? Kalau tak ada itu je kot. Doktor, ya. Kalau name tag tadi, kalau kita dah buat yang tak ada jata tu macam mana ya? Tanya sekolah. Saya tak pernah kata, ada sekolah kata ada setengah nak ada logo UPSI, ada tak ni, yang tanya sekolah. Kalau sekolah kata okey. Tapi sekarang ni kalau perkeliling dia kata kalau cikgu kena ada jata. Walaupun praktikal.
Terpulanglah tu kata sebab kita ada NIMTEK, you ada TEK-UC, lepas tu ada ni, tanya sekolah lah, saya tak tahu kadang sekolah ada suruh dia nak standardize mesti macam ni, dia ada ni dia. So pokok pakaian dia sekolah kata minggu ni pakai ni, minggu ni pakai ni, tanya sekolah. Okay. Sebab anda tertakluk pada peraturan sekolah. Dari segi kehadiran, mesti hadir ikut waktu sekolah. Balik pun waktu sekolah, bukan ikut suka kelas pukul 10 datang, tak. Dan kemungkinan ada yang berlaku, tu boleh bicara lah. Kemungkinan ada. Saya tak kata tak ada. Contohnya dia mengajar pagi, petang atau pagi, dia mengajar sekolah bawah Jabatan Agama, tapi dia nak pengalaman, dia gunakan sekolah kebangsaan atau sekolah ni. Jadi, dia terpaksa balik awal lah. Tu mungkin dia kena bincang dengan sekolah lah. Sekolah kata okey, pukul 1, sebab petang dia nak mengajar. Mungkin ada akan berlaku macam tu lah. Okey, lain-lain hal? Kalau tak ada, saya rasa itu saja kot. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, okey macam saya duduk kat Terengganu. Okey hari tu saya ada pergi jumpa guru besar dengan PK akademik berkenaan dengan permulaan nak mula latihan dalam borang permit mula 11 hari bulan. Okey, tapi di Terengganu sepatutnya 11 hari bulan tu hari Isnin dan sepatutnya Terengganu start hari Ahad lah kan kira kan. Jadi guru besar dengan PK akademik ni dia suggest untuk saya datang je hari Ahad walaupun dekat permit tu start 11 hari bulan. Hari Ahad tu kiranya macam dia nak briefing tentang sekolah. So kalau macam ada cikgu yang tak ada, kita boleh take over untuk ganti untuk tengok overview keadaan sekolah apa semua. Adakah itu menjadi masalah untuk boleh? Boleh, okey. Kiranya stay tak perlu buat apa-apa, just macam doktor cakap tadi lah kan, kita ambil pengalaman dekat situ lah kan. Peluang dia bagi suruh datang je lah. Okey, terima kasih doktor. Kiranya saya habis sama macam dalam permit jugalah kan, dia tidak terlalu awal kan. Bila sekolah ni kita jangan berkira lah, baru bila kita mudah dan sebagainya nanti penilaian pun okey. Kalau kita pun berkira, tak nak surat saya 11, saya tak nak datang. Dia kata kalau dia kata, cikgu 11, kita mula Ahad, cikgu dah tak Ahad, okey cikgu. Kalau dia kata ada setengah tu pergi, mungkin ada selambat lah. Sebelum ni ada, dia kata dia memang dia akan hari Isnin, tapi dia kata hari Sabtu ni, Jumaat Sabtu ada aktiviti camp. Boleh datang? Datang. Jadi contohnya hari berkemah, pergi je. Peluang dah ada. Cuma saya kata tadi lah, kalau ikut pengajaran tak boleh pergi. Tapi cakap nanti nak asal macam mana jadi pengurus peserta, jadi bantu. Cakap lah saya lah sekolah boleh, cakap sehari, pergilah. Kalau seminggu tu dia pergi, dia dah tinggal PMP lah. Faham. Dia nak belajar PMP tu, jadi cakap sehari, 2 hari tu peluang ada, pergi. Saya tak kata, tak nak sekat anda punya ni. Pengalaman tu, kalau sekolah dah beri kepercayaan, ambil. Tu sebenarnya kalau kita nak menolak, kalau kecuali yang tak boleh, yang jangan tu, okey cikgu bawa tim bola, cikgu yang bawa, tu jangan. Faham. Okey doktor, terima kasih. Kalau ruang suruh buat latih kat di sekolah, latih bahas ke, debate ke, apa ni tarian you ada ni, jalankan, tak ada masalah. Itu akan membantu anda. Kalaulah nanti posting dan sebagainya, kadang dia ada ni, dia nak cikgu ni kekal di sini, ni banyak berlaku. Kalau di sekolah pun asyik tak boleh, tak ni, macam mana kan? UC ni saya rasa pengalaman dia tak pernah yang tolak. Semua okey je sekarang ni. Okey, so dah 1 jam setengah, 10.36. Saya harap anda berdasarkan kaedah mengajar yang anda belajar dan sebagainya, gunakan ruang tu untuk ni dan gunalah merujuk pada pensyarah nanti guru pembimbing supaya sepanjang proses latihan mengajar ni, okey, anda dapat mengaplikasikan dan anda dapat mempamerkan pengajaran yang berkesan, yang menarik, yang kreatif, yang pelajar sendiri rasa pengalaman baru, itu yang paling penting kan. Anda dibekalkan ilmu kaedah teknik yang baru dan anda dapat aplikasi dalam konteks yang lebih baru, yang pelajar memberi minat, akhirnya anda akan mendapat kejayaan cemerlang lah dalam panjang latihan mengajar nanti. Okay? Jadi kalau ada apa-apa masalah, senarai nama mungkin Puan Zura kata esok dia akan riliskan senarai nama tu, anda boleh tengok dalam ni. Anda merujuklah ikut negeri kan. Mungkin dia tak sort nanti, anda akan ikut negeri lah. Dia akan saya pecahkan tu dah ikut negeri. Kalau apa-apa Cik anda Waka. Ya saya. Cik Waka dah tahu ke pergi negeri mana?
Saya? Ha. Saya tak tahu lagi lah bagaimana. Awak buat kat negeri mana? Saya Sabah. Sabah? Sabah kat mana? Sabah di mana? Tepi Kelantan tu. Ha? Sabah kat mana? Sabah? Sempurna, Doktor Sempurna. Sempurna. Sempurna tu. Ha. Datang. Dr. Nazir pergi Sabah. Datanglah Sabah. Dr. Nazir, siapa lagi ada pergi Sabah. Tak apalah, awak tengok esok nanti kan. Jadi hubungilah pesarah tu, okey? Kalau apa-apa hubungilah. Okey, hantar WhatsApp personal pesarah tu. Kalau tak ada nak nama nanti hubungi saya minta phone, sharekan nama-nama pesarah tu kan. Okey, so thank you much. Terima kasih, selamat menjalani latihan mengajar. Okey, dia tak jam dah 3 semester sekejap. 2 minggu, akhirnya ada berjaya. Saya harap, tak tahulah Puan Zura, best ni kalau habis Ogos sempat tak dia combo Puan Zura? Okay, terima kasih banyak. Selamat malam. Okey, selamat menjalani. Doktor. Ya. Maaf, saya nak tanya. Okay. Untuk RPT, kena buat soft copy ataupun hard copy, Dok? Dia kena ada hard copy ya? Ya, hard copy. Sebab benda tu nak merujuk, nak menyalak. You nak merancang, bila kita nak buat RP, mesti ada benda tu di dokumen kan? Okey, maksudnya macam kalau yang soft copy kan macam scan QR, lepas tu boleh tengok satu-satu macam tu kan? Tapi kena buat hard copy jugalah kat mana pun, Doktor. Ya. Dan satu lagi, mesti ada yang you punya 12 minggu tu mesti ada. Dia ada dua kan. Daripada yang penuh tu you keluarkan 12 minggu tu. You nak potong ke, you nak crop ke, you nak type lain ke, terpulang. Kalau you photo state dia punya, you print balik. Kalau minggu tu, minggu ke-10, you tak dah 10 tu jadikan 1 you. 1, 2, 3, 4. Okay. Dan satu lagi saya nak beritahu anda, ni satu. Dalam RPH, pastikan. Kadang-kadang dia tulis minggu ke-10, ke-8 dia tulis tu ulang kaji. Dalam standard pembelajaran tak ada ulang kaji. Di sekolah memang ditulis. Tapi saya nak beritahu anda. You boleh tulis ulang kaji. Contohnya nanti bulan 8 nanti contoh ada peperiksaan. 2 minggu tu mungkin ada ulang kaji. Okay. You boleh tak ulang kaji. Tapi mesti ada standard pembelajaran di tak bawah tu. Contohnya minggu ke-10 10 ulang kaji. Minggu 11 ulang kaji. Minggu 12 peperiksaan. So minggu 10 ulang kaji. Tulis ulang kaji, tapi apa standard dia ambil daripada ulang kaji tajuk apa. Contohnya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 letak bawah tu. Ulang kaji 2 tu, kemahiran 2, 3, 4, 5 letak situ. Itu maksud dia kena ada standard pembelajaran tu. Jangan tulis ulang kaji je. Jadi bila ulang kaji nanti, hari bila ulang kaji tu, maknanya anda lakukan kaji berdasarkan standard pembelajaran 1, 2, 3. Letaklah balik ulang kaji, standard pembelajaran dia 1.1, 2.1, 3.1. Ada 3 kemahiran tu. So, hasil pembelajaran dia ialah pelajar dapat membincangkan, pelajar dapat menyatakan tajuknya. Maknanya sebab pengajaran kita based on standard pembelajaran. Kalau tak ulang kaji, minggu tu kosong, you nak buat apa? Sebab tu ulang kaji, ada standard pembelajaran. Contohnya 10 tajuk you ajar, 10 unit standard pembelajaran ada 1 sampai 6 contohnya. So, ulang kaji 1, ambillah 1 hingga 3. Ulang kaji 2, 4, 5, 6. Itu maksudnya. Faham Doktor, untuk penglibatan kokurikulum tu kan? Dia macam mana je penglibatan dia dari segi macam mana? Okey, dia Koko ni pergi sekolah, dia kata okey cikgu sukan cikgu ni, persatuan ni, uniform ni, okey dah ada, maknanya dah ada 3 benda tu. Yang kedua aktiviti setiap Rabu, join lah dia. Itu minimum lah. Minggu ni sukan, pergilah jadi penasihat ni, pilihlah persatuan, you latih-latih, okey dah. So itulah maknanya pelibatan Koko. Okey, ataupun mungkin, minta maaf lah cikgu, Koko kita dah habis. Dah habis dah. Nak buat apa? You buatlah aktiviti sukan, buatlah kejohanan ke sukan ke, buatlah satu aktiviti, buat aerobik ke kata kau, okey dah. Ataupun buat camp ke kat situ. Ataupun unit uniform buatlah apa, kawat ke apa ke. Jadi ada aktiviti dia bagi markah, dapatlah 5 markah. Itu maksud dia. So maknanya kalau selang seminggu tu, maknanya you ada berapa minggu setiap hari Rabu sekolah, setiap hari Rabu. Lepas balik sejam.
Dia suruh pilih you persatuan apa. Itu maksud dia unit uniform. Okay? Ataupun you kata, oh saya nak cikgu, you pandai bola apa, saya nak buat setiap hari ni, saya nak ajar bola. Ya, tak ada bola. Okay? Betul. Macam setiap, okay, contoh kan yang saya tanya tadi berkaitan kurikulum tu. Ya. Yang contoh sekolah bagi, sekolah bagi saya untuk mengajar bola baling. Tapi kan macam latihan tu kan setiap petang kan. Kiranya nanti dalam... Itu latihan lain. Itu latihan sekolah lain. Dia koko ni seminggu sekali je. Oh. Yang hari Rabu tu, seminggu sekali tu je. Kadang sekolah alternate. Minggu ni unit uniform. Minggu depan sukan. Minggu tu, itu maksud dia. Okey, maksudnya untuk latihan tu tak boleh dimasukkan lah dalam kurikulum. Boleh, dia letak je situ. Tapi dia kena beza. Yang tu latihan, bukan koko. Itu latihan mewakili sekolah dan sebagainya. Mungkin you peminat tu jalan je lah. Apa masalah kan? Okey, baik-baik. Maksud tu. Cuma dia ada koko tu kan kita kata tiga kategori tu. Unit uniform, sukan dan permainan. Jadi dia daftarlah unit uniform, you kata mungkin pengakap. Sukan mungkin bola sepak. Ni permainan apa? Persatuan, sukan, uniform. Kalau sukan tu, uniform mungkin you ambil pengakap. Persatuan mungkin alam sekitar. So bila aktiviti alam sekitar tu, you buat lah. Tak buat pun ikut je lah. Tengok pelajar, jaga pelajar dan sebagainya. Kalau you ada aktiviti, kalau cikgu ketua tu kata cikgu buat aktiviti, you buat lah. Itu maksud dia. Kalau lah dah habis kata you nak latih, latih lah okey je. Gunakan ruang kan. Sekolah dah beri kepercayaan latih, you pandai bola jaring boleh latih. Gunalah, mana tahu yang lepas sampai jadi juara kebangsaan, minta boleh tak? Dah jadi kebangsaan tu nak bawa pelajar, you dah latih penat-penat pergilah. Yang lepas tu dia tarian latih-latih juara kebangsaan. Kena bawa, minta. Boleh tak nak tinggal lah. Dah sampai situ takkan. Jadi ruang tu itu dah mewakili USI dah tu. Sampai kebangsaan dah tu. USI tu. Kita pun tak ada masalah. Pergilah bawa. Doktor, maaf tanya. Untuk koko dia ada minimum ke berapa? Sekolah dah bagi tu standard ya. Sekurangnya satu sukan, satu permainan, satu uniform. Itu je. Dah, maksudnya untuk lulus LM ada 6, kena ada 6 ke senarai? Dia ada 5 markah je. 5 okey dah lah. Jadi 3 komponen tu ikut sekolah tu lah isi. Sekurangnya satu aktiviti satu kan mana salah sekolah tu. Macam saya kata lah sepanjang you duduk situ kalau ikutnya setiap hari Rabu. Tapi berapa kali ada koko saya tak tahulah. Ni. Sebab anda dah 2 minggu ni lepas tu ada cuti. Penggal cuti bulan 6, 2 minggu lagi cuti kan? Kan? Ya betul. Inilah. Tu kata. Doktor nak tanya. Ya. Kalau macam guru kafa kan kokonya tak ada macam KPM kan. Dia ada kemahiran amal Islami. Itu pun dia boleh kira koko. Boleh, you buatlah aktiviti apa-apa. You buatlah contohnya you nak buat motivasi ke ceramah ke, you nak buat camp solat ke, you nak buat itu pun dikira lah tu. Okey. Kalau kursus boleh masuk. Kalau kursus boleh masuk dalam markah koko tak? Kursus? You pergi kursus tak boleh lah. Koko ni maknanya kita sesuatu yang kita buat untuk pelajar. Sebab hari tu you buat kursus kat pelajar? Taklimat daripada Pulami tu dia kata kalau macam guru kafa macam ladap kursus tu pun boleh masuk dalam koko. Ulanglah kalau dia kata macam tu okey je, tapi sepatutnya koko tu ialah apa yang kita buat. Kita buat untuk ni. Kan? Itu profesional tapi pulanglah, tapi buatlah satu dua kan. Dia nak report kat situ contohnya uniform, buat puteri Islam ke apa ke ataupun ni. Kalau tak ada juga pakai boleh lah. Okay? Alright. So pinjam sekolah lah. Sekolah kan. Kadang apa dia kata tak apa cikgu. Kita isi je kat situ. Okay? Okay. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak. All the best. Okay. Pastikan file tu kena buat dan buat update setiap hari. Kadang
yang kotak print tu mesti print, jangan simpan di komputer. Print. Kalau yang komputer tu bukan ada di komputer, tak mau, mesti print letak di file tu. Sebab bila you interview nanti file tu kena bawa. Interview tu file tu kena bawa. Doktor, satu soalan last doktor. Ya, boleh, okey. Saya nak tanya macam untuk LM ni, untuk cikgu praktikal ni, untuk sebarang pergerakan cikgu ni sepanjang LM ni, kalau nauzubillah lah doktor, kalau berlaku apa-apa kemalangan ke apa, macam mana doktor? Kena report kat UPSI ke macam mana? Di bawah tanggungjawab UPSI ke macam mana? Yalah, kalau report UPSI tu, kalau insurans dan sebagainya, kadang-kadang nak mohon UPSI kan, kena melalui UPSI sebab you masih lagi pelajar UPSI. Kan? Maklumlah, ialah mungkin bantuan kalau you nak dapat perubatan ke hospital, you kena UPSI sebab you masih belajar. Okey, baik doktor. Doktor, maaf nak tanya satu lagi. Kalau yang macam minor, major tu kan kalau kita ada 2 subjek, RPH tu kita boleh ke dalam file tu campur RPH 2 subjek ke kena buat asing-asing? Campur. Campur semua je. Untuk ikut hari kan, minggu 1, minggu 2, minggu 3 tu kalau 2 subjek dia campur lah nanti dalam 1 minggu tu. Habis kalau file 1 dah penuh, buat file 2. Sebab file tu nanti interview kena bawa nanti. Okey. Faham doktor. Terima kasih. Okey, dalam ni ada Dr. Nora. Kalau ada Dr. Nora TDA mungkin dia nak cakap, mungkin amanat ke apa kan, saya kat ni sebab tak nampak Ada Zura? Okey, tak ada. Dia Haji. Okey lah tu, good. Tak apa. Ini amanat terakhir ni. Lah semua. Semangat. Dr. Nora ada kat sini. Saya tak nampak tu kan. Mungkin kita dengar daripada TDA ni. Betul-betul Farhan. Hafal lagu Sulu Budiman Nak Kongo hujung tahun ni, hafal lagu Sulu Budiman, Ibu Kado Sulu Budiman. Okey, so akhirlah penutup daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Bakar atas taklimat yang sangat bermanfaat. Tuan Haji tu dah macam bagi kuliah balik dah untuk kaedah mengajar tu buka lah balik yang awak dah ambil kursus KPD kaedah mengajar tu. Haji dah orang kata ulang kaji balik dah malam ni 2 jam ni Okey, harap semua dapat berpraktikum dengan sebaik-baiknya. 1 step lagi dah nak habis, 1 step lagi dah nak konvo. Jadi hopefully semua buat the best. Asalkan SW tu siapa-siapa pun tak kisah, you pergi you buat terbaik, insya-Allah boleh tamat dengan cemerlang dan terbilang. Ada tunggu SPP, kita boleh pergi nanti insya-Allah. Okey, so good luck semua. Okey, terima kasih Dr. Nora. Tengok semangat tu Dr. Nora tu. Tengok. Boleh dah ingatkan, Yura jangan lupa. Rindu Dr. Nora. Group C lah, dua semester dengan saya itulah, Group C tu. Yura sampai bila doktor? Yura hantar sampai bila? Okey, yang Yura tu cubalah bayar kan. Gunalah macam mana pun. Kalau apa-apa hubungi tu pesisir tu apa ni Puan Zura tu pada ni kan. Okey, thank you. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Terima kasih doktor Guda. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Encik Bakar. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.